والإرشاد وغاث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد عليه رحمة الله نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين أن قال في فصل. طيب, disebutkan tentang kelebihan bulan Ramadan. Nabi SAW menyebutkan Ramadan ila Ramadan wal Jum'ah ila Jum'ah was salatu ila salah mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair. Ni sebenarnya kita dah baca, saya cuma go through aja sedikit. Iaitu Nabi menyebutkan tentang daripada bulan Ramadan ke bulan Ramadan, daripada satu Jumaat ke satu Jumaat, daripada satu solat ke satu solat yang lain merupakan mukaffiratun, iaitu penebus dosa di antara keduanya. Idza jatuni batil kabair, selagi mana kita menjauhi daripada segala dosa-dosa yang besar. Taib, di sini haruslah kita peka ya bahawasanya bila Nabi mengatakan daripada satu waktu ke satu waktu, bukanlah ia bermaksud asal sesiapa sahaja yang ada pada waktu tersebut itu adalah kafarah baginya, bukan. Tetapi ia adalah bermaksud bagi sesiapa yang peka akan waktu yang dia berada di dalamnya dan dia menanti-nantikan waktu yang akan datang itu tiba. Saya kasih contoh, macam bila disebutkan di sini daripada satu solat ke satu solat. Nah, tadi kita dah solat subuh, sebentar lagi kita akan solat zuhur. Maknanya apa? Okay, pertama, kita peka waktu kita berada pada waktu subuh tadi pagi. Nah, sekarang kita dah ada pada waktu subuh, kita menantikan pula nanti nak sampai kepada waktu zuhur. Nah, tidaklah seseorang menantikan waktu yang akan datang, melainkan apa? Melainkan pertama, dia sudah merasakan kenikmatan bila berada pada waktu yang pertama itu tadi. Okey, untuk memberi contoh dalam hal ini, contohlah kita jumpa dengan keluarga, jumpa dengan member-member lah contohnya itu. Suka sangat kita keluar dengan member-member tertentu. Nah, kita dah jumpa. Sekarang kita ni tengah dengan mereka tau. Tengah dengan kawan-kawan kita atau dengan family kita. Kita cakap apa? Next kita buka puasa sama-sama minggu depan. Hari apa? Kita jumpa hari Rabu contohnya. Jumpa hari Rabu, kita jumpa untuk buka kat sini, kita pergi tarawih sama-sama. Padahal kita masih bersama dengan mereka untuk buka dengan tarawih. Belum habis pun, belum balik pun, kita dah cakap nanti jumpa minggu depan, this date, this time, this place. Maknanya apa? Kita dah rasa syok bila kita bersama dengan mereka. Dan kita tak sabar untuk nak bertemu lagi. Jadi maknanya kita peka, kita sekarang berada pada waktu ini. Jadi bila seseorang itu dalam satu waktu bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia merasakan kenikmatan, maka salah satu doanya adalah dia akan minta kepada Allah untuk sampaikan dia pada waktu yang akan datang yang dia akan bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu kita lihat ya, jarang-jarang sekali doa kita kepada Allah. Setiap kali lepas kita solat ya, jarang kita doa kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah aku nanti pada waktu solat yang akan datang. Jarang kita doa macam itu. Selalunya kita doa iaitu apa tu? Kita doa agar Allah terima ibadah kita, Allah ampunkan dosa kita sebagainya. Tapi jarang kita doa. Contoh macam tadi kita solat subuh, kita mungkin kita tak doa pun, kita tak kata pun ya Allah apa tu? Kau sampaikanlah aku nanti pada waktu zuhur ya Allah. Kenapa kita doa sedemikian? Orang-orang soleh dulu mereka doa macam itu. Kenapa mereka doa sebegitu? Kerana nikmatnya mereka rasa bila mereka bersama dengan Allah Taala pada waktu solat itu. Jadi mereka tahu sekarang mereka tidak boleh berada dalam waktu solat sampai bila-bila apa? Kita masing-masing semua ada tanggungjawab. Kita nak kena balik kepada dunia. Nah, tetapi kerana mereka tak sabar nanti nak bertemu dengan Allah pada waktu zuhur. Jadi di waktu subuh tu mereka dah doa dulu dah. Ya Allah, nanti kau sampaikanlah aku pada waktu zuhur ya Allah. Ibaratnya macam dikata kepada Allah, ya Allah, see you later. Tak sabar nanti nak bertemu denganmu ya Allah. Sebegitu sekali. Sama juga daripada satu Jumaat kepada Jumaat yang lain. Maknanya apa? Orang yang masuk pada hari Jumaat, dia peka akan keberkahan yang Allah Ta'ala turunkan pada hari Jumaat. Sehingga kan apa? Jumaat tu nikmat bagi dirinya. Nah, kita memang macam gitu. Hari Jumaat, kita memang kata, tak sabar Friday next week. Pasal apa? End of the week. Lagi untuk orang yang bekerja, betul tak? Jadi kita tak sabarlah next Friday, tak sabar next Friday. Nah, kita tak sabar next Friday pasal kita bekerja. Tapi bagi orang yang menikmati keberkahan Allah berikan pada hari Jumaat, dia dah rasa nikmat dia sekarang, tengah rasa dia tak sabar nanti nak dapat rasa nikmat tu pada minggu hadapan. Sama juga dengan orang yang dalam bulan
Ramadan. Macam sekarang kita dalam bulan Ramadan. Sekarang ni kita dah doa pada Allah Ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan kau sampaikan aku pada Ramadan yang akan datang. Orang yang tak faham, orang akan kata, kau ni apalah kau? Masih dalam Ramadan, kau dah minta Ramadan tahun depan. Hidup ke Ramadan ni dulu? Betul, memang tak salah. Cuma kenapa? Dah rasa nikmat dekat sini. Dan kita tahu hakikat, kita takkan boleh minta Ramadan sepanjang tahun. Tak ada nanti pada hari satu bulan, satu hari bulan Syawal, 21 hari bulan Mac kan? Kan? Date important kita nak kena ingat. Raya bila? Betul tak? Nanti bila sampai 21, 21 bulan, tak ada kita nak pergi isytiharkan pada orang atau kita bilang family member. Minta maaf ya, tahun ni raya tutup rumah. Apa pasal? Aku nak sambung Ramadan tahun ni. Tak ada kita. Kan? Raya tetap raya. Maknanya Ramadan akan tinggalkan kita. Tapi sekurang-kurangnya kita dah doa pada Allah. Mudah-mudahan Ramadan tahun depan dapat kita ketemu lah. Kita dapat ketemu lagi. Nah maknanya di sini menunjukkan hakikat seorang hamba bila dia rasa kenikmatan, bila dia bersama dengan Allah. Maka dia tak sabar untuk datang waktu yang akan datang itu. Waktu yang akan datang. Kerana itu kata Nabi SAW, mukaffiratun, iaitu penebus dosa di sini, hanyalah bagi hamba Allah yang sudah merasakan kenikmatan dan tak sabar untuk mendapatkan kenikmatan itu lagi. Dan orang-orang ini selalunya akan dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada dosa-dosa besar. Karena itu kata Nabi SAW, idza batil kabair, selagi mana dia menjauhi dosa-dosa besar. Nah, perkataan idza jatunibah, itu jim ta nun ba dengan ta di situ. Sebenarnya perkataan itu maksud adalah bukan dia menjauhkan dirinya, tapi Allah yang akan jauhkan dia daripada dosa besar. Itu maksudnya itu. Bila Nabi mengatakan idza batil kabair, jadi maksud ijtinab itu adalah bukan dia yang berusaha untuk jauhkan, tapi Allah yang akan jauhkan dia daripada dosa dosa besar. Subhanallah. Nak menunjukkan di sini bagaimana kalau seseorang itu kalau dah nikmat dengan Allah, yang akan pelihara dia daripada hal-hal yang keji dan mungkar itu Allah Ta'ala. Dan dia Allah yang akan selalu letakkan dia dalam keadaan nikmat. Begitu keadaan itu. Nah, ada orang yang orang kalau tak faham, orang orang akan mengatakan apalah kau ni sekarang dah dalam apa tu, kalau kau nak cakap Ramadan tahun depan lagi lama lagi lah, kita tak tahu kita sampai ataupun tidak dan sebagainya itulah. Orang kadang-kadang fikirannya sebegitu. Nah, saya kasih contoh ya. Orang kalau hari ini tunang, kalau yang hari ini dia tunang, bila dia tengah tunang tu, waktu tunang, apa dia cakap? Waktu tunang itu, apa dia cakap? Antara benda yang dia akan cakap adalah apa? Ikatan tu berapa tahun. Betul tak? Padahal saya nak tanya, dalam pertunangan, wajib ke untuk kita sebutkan ikatan tu berapa tahun? Tak wajib. Contoh macam, hatta kalau kita belajar bab munakahat, kalau hari ini kita bertunang, tak wajib kita kata bila kita akan melangsungkan pernikahan. Tak wajib untuk kita cakap. Cuma adat supaya pihak perempuan dia tahu berapa lama anggarannya kita ni, pasangan ini nak apa tu nak bertunang dan sampai bila mereka akan bernikah supaya persiapannya lebih lengkap dan sebagainya itu hanya tasannu' disebutkan dengan adat ajanya itu. Maknanya contoh boleh saja saya letak setahun. Lepas 6 bulan tengok macam dah okey. Kan? Contoh kita letak setahun. Tapi kalau boleh awal kita akan awalkan. Kita boleh cakap macam kita betul lah. Bila kita tunang itu kita boleh cakap lah. Ya Allah saya letak anggaran setahun. Tapi sekiranya Allah izinkan kita awalkan maka kita akan awalkan. Pihak pengantin perempuan lebih suka betul tak? Lebih awal lebih bagusnya itu. Nah, tak ada yang akan kata tak ada minta maaf kalau setahun kalau 2 tahun 2 tahun tak ada macam gitu betul lah. Jadi kalau nak awalkan silakannya itu. Hatta kalau pun saya kata insya-Allah kalau tak apa-apa setahun lah saya letak anggaran setahun. Seminggu nikah. Kau ni tak agak-agak orang gatal. Bukan apa, ada kemampuan Allah berikan kemudahan subhanallah. Dan ini tak mustahil berlaku dan pernah berlaku. Seorang teman saya, tapi ini dia duduk di Malaysia. Dia ceritakan kepada saya dia punya pernikahan. Dia message kita ni berapa tahun yang lalu I think about 7 years ago. Dia ceritakan saya, dia jemput dia message dengan kita kawan-kawan lah. Dia kata, apa ni? Ada mau tunang. Saya cakap nak tunang. Oh Alhamdulillah kita happy lah tunang. Cuma kita tak boleh datang lah. Tinggal kat apa tu, tinggal kat Malaysia kan. Kita tak boleh nak pergi. Kata kita doakan insya-Allah. Lepas tu kita tanya ni berapa lama ni ikat? Setahun insya-Allah. Okey setahun okey insya-Allah. Nikah kau kita datang.
Kita kata macam gitu. Dia dah tunang. Lepas tu dia mesej kita, Alhamdulillah dah selesai tunang. Kita pun doa mabruk insya-Allah, mudah-mudahan semuanya selamat gitu kan. Lepas tu seminggu kemudian dia mesej kita, minta maaf ya, cuma nak bilang nanti ujung minggu ni aku akan nikah. Dia ni lah kan. Tiba-tiba tukar date. Rupanya dia katakan apa? Bila dia dah jumpa dengan bakal mak mertua, bapak mertua itu, bakalnya mengatakan apa? Mak mertua, bapak mertua mengatakan, tak payah tunggu setahun lah. Ni dah tunang, Alhamdulillah dah selamat. Kita tak payah buat majlis besar-besaran mana pun. Kita buat antara keluarga. Kebetulan memang kawan saya ni keluarga dia tak besar. Sebelah perempuan pun keluarga tak besar. Jadi nak tunggu setahun macam buang masa kan. Katakan kita buat kecil-kecil sudahlah. Dapat kasih makan gitu kan. Nah subhanallah. Start seminggu nikah. Ikat setahun. Subhanallah. Kan. Baik. Jadi apa yang saya nak katakan adalah, contoh kalau kita dah letakkan anggaran waktu. Lagi setahun, lagi 2 tahun. Nah, lagi setahun, lagi 2 tahun, bagi yang nak nikah tu, bagi dia tu bukan jangka masa yang panjang tau. Betul tak? Bagi orang yang bakal dijemput, kita kawan-kawan ke saudara bakal dijemput lagi setahun, lama lagi lah setahun, lagi 2 tahun, lagi lama lagi 2 tahun. Yang tengah kumpul duit tu, tak ada. Betul lah, bagi dia tiap-tiap bulan tu makin dekat dengan pernikahan, makin dekat. Nah, berapa dia nak kena save tu, itu paling penting bagi dirinya. Subhanallah. Nah, dan kadang kita lihat jangka waktu lagi 2 tahun. Kata lagi 2 tahun. Lepas tunang, minggu depan, dia dah pergi tengok, dah pakej-pakej perkahwinan. Padahal betul lah. Padahal kalau dia pergi dekat dekat expo dan sebagainya tu kan, nak tengok-tengok dia punya wedding planner tu ataupun mana-mana package wedding lah, dia tanya tu. So, bila you nak kahwin? Bila you punya tarikh nikah? Oh, sebenarnya kita baru tunang, ikat lagi 2 tahun. Oh, lagi 2 tahun eh? Yang wedding planner tu tak ada, dia kata, apa lawak lagi 2 tahun sekarang dah jumpa dengan saya. Tak ada. Dia akan kata apa? Tak apa, lagi 10 tahun pun kita tak kisah. Betul tak? Bagi dia ni duit, tak jadi masalah. Book wedding venue. Oh, nak pakai kat CC, nak pakai kat hotel. Sekarang kan banyak pakai kat hotel kan, subhanallah. Yang bawa kat hotel. Itu hotel manager tanya, reservation department. So when is your wedding? Oh, we tend to do in 2 years time. Tak ada hotel tu. Oh, sorry, we don't take booking more than 2 years. We only take 1 month, 2 month, then you come. Mana ada? Tak ada. Oh, 2 years time. Can, no problem. Letak deposit, settle. Padahal tak tahu-tahu hidup lagi ke tidak tu lagi setahun 2 tahun. Subhanallah, betul tak? Nah, jadi tapi kenapa sanggup buat booking awal-awal dan sebagainya? Kerana tak sabar nak sampai kepada tarikh tersebut. Betul tak? Tak sabar nak sampai pada tarikh tersebut. Jadi sama juga di sini. Walaupun nampaknya macam antara subuh dengan zuhur tu agak jauh jangka waktunya itu. Ataupun daripada satu Jumaat ke satu Jumaat, daripada satu Ramadan ke satu Ramadan, tapi orang yang dah rasakan kenikmatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan maka dia akan tak sabar untuk nak bertemu dengan Allah Taala pada waktu yang akan datangnya itu. Karena itu disebut Nabi SAW sebagai mukaffirat. Dan Nabi SAW pun bersabda mengenai bulan Ramadan, huwa syahrus sabar wa sabru thawabuhul jannah. Iaitu bulan Ramadan ini adalah bulan kesabaran, dan kesabaran itu adalah ganjarannya mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabar di sini seperti mana saya pernah jelaskan, ada dua macam sabar. Sabar terhadap ketaatan kepada Allah dan sabar menahan maksiat kepada Allah taala. Jadi sabar ni kepada dua hal. Sabar dalam ketaatan. Jadi bila kita nak melakukan ketaatan kita kepada Allah, pasti kadang-kadang kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian kadang-kadang kita nak buat ketaatan kita pada Allah sakit. Kadang-kadang nak ketaatan kepada Allah waktu terbatas dan sebagainya itu. Dan maka kerana itu harus kita sabar. Bila kita nak benar-benar mengabdikan diri kepada Allah, pasti akan ada ujian dia itu. Orang kalau tak faham dia kata ni gangguan, gangguan, gangguan. Nah, kalau waktu syaitan ada mungkin kita boleh mengatakan gangguan. Tapi hakikat dia adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah nak tengok ikhlas kita tu sampai tahap mana. Kadang kita dan jatuhkan niat, oh bila pergi kelas kan, oh ustaz cakap ada amalan ni boleh buat, amalan ni boleh buat. Oh, kita dah motivated kat kelas nak buat. Masalah belum waktu jadi tak boleh buat. Dah sampai waktu je tu nak buat, ya Allah Rabbi, punyalah berat. Contoh, sekarang Ramadan, besok kita kena puasa wajib. Tapi kalau luar Ramadan, hari Ahad, besok kita boleh puasa sunat. Bayangkan datang kelas hari Sabtu, ustaz cakap pasal puasa sunat. Datang hari Ahad, ustaz cakap puasa sunat. Wah, hati dia tengah berkubar-kubar ni. Tak sabar. Kalau boleh sekarang tengah aku nak puasa. Kan? Tapi belum waktunya itu. Ustaz pun kata, nanti hari Ahad malam, lepas Isyak, jatuhkan niat.
Jadi boleh berpuasa. Dia pun jatuhkan niat pada hari Ahad malam. Tengah motivated ni, betul tak? Besok pagi nak bangun sahur sakit kepala. Kan? Mau sahur kan? Sakit kepala. Ya, alamak, aircon tersejuk sangat lah semalam malam. Sakit kepala ni tak tahu macam mana. Boleh ke tidak ni puasa dia tu kan? Nampak? Ujian baru datang. Ataupun mungkin tengah sahur perut masuk angin. Kan? Cakap alamak semalam lagi makan Maggi lah kan. Perut tengah sakit lah. Kan? Macam mana ni nak puasa ni. Tak tahu boleh ke tidak ni kan. Nanti kena makan ubat dan sebagainya itu kan. Betul tak? Padahal baru nak buat amal soleh. Tapi datang ujian daripada Allah. Kenapa? Allah nak tengok tahap kita ni boleh sabar dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak tengok kita punya keikhlasan kepada Allah Taala. Sama juga sebelum Ramadan kita dah fikir, ya Allah, aku tak sabar nak pergi tarawih. Tiap-tiap malam aku nak pergi tarawih. Kalaupun aku tak boleh tarawih dekat dekat masjid, aku tarawih kat rumah, tak apalah. Ustaz dah cakap pasal 20 20 20 kan. Aku pun nak buat 20 aja lah. Inilah kan. Betul lah. Ini kita cakap sebelum Ramadan. Datang Ramadan malam pertama, oh baru gear pertama kan. Oh boleh lah. Malam kedua baru gear dua. Okey lah kan. Malam ketiga sakit lutut. Macam. Nampak tak? Cara Allah punya nak uji kepada keikhlasan kita. Tapi kita tahu ini bukan bukan Allah nak turunkan bala, bukan. Tapi Allah nak tengok kita punya keikhlasannya itu. Jadi kena sabar. Lama sayangnya tak boleh solat kat masjid. Tapi solat kat rumah. Solat kat rumah pula, alamak sayangnya tak boleh diri. Kena duduk. Alhamdulillah masih kita boleh buat. Dan juga sabar itu juga sabar terhadap maksiat. Kadang Allah nak tengok kita punya kekuatan, Allah uji kita dengan maksiat. Dibukakan peluang di hadapan kita untuk buat maksiat. Allah bukakan kepada kita peluang untuk buat maksiat. Kita pun di situ kita uh, tahu ni keadaan kita tengah berpuasa. Sabar kita kepada Allah Taala. Tak boleh kita buat hal ini, tak boleh haram hukumnya dan sebagainya. Hatta untuk orang yang benar-benar mencari keridaan Allah, bukan hanya sabar dengan yang haram, bahkan sabar terhadap yang makruh sekalipun. Sabar terhadap makruh sekalipun. Jadi dia apa itu di hadapan dia itu ada makanan. Oh, macam-macam makanan ada. Subhanallah. Makanan yang dia beli, makanan yang orang kasih. Semuanya boleh dimakan. Halalan tayyiban tak jadi masalah. Tapi kalau makan semua, lahap semua boleh jadi makruh. Kenapa boleh jadi makruh? Dah makan semua kenyang. Kenyang akhirnya malas nak pergi terawih. Tapi dia kata, tapi sayang lah kalau tak makan nanti tak habis. Nanti ini. Dalam benda ni susah nak dapat. Ramadan aja datang benda ni. Kalau tak ada susah. Apatah lagi jiran kalau kasih lauk, memang lauk tu special Ramadan je keluar. Kan? Kalau tak Ramadan tak keluar benda tersebut. Jadi akhirnya apa? Dia walaupun dia tahu boleh kalau nak makan, tapi dia jaga diri dia. Kerana apa? Makruh. Jadi sabarnya itu terhadap yang makruh. Maka ganjarannya itu adalah syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka syurga di sini yang mahal, syurga tu bukanlah syurga yang kita bayangkan seperti apa kita lihat di dunia. Kalau syurga yang kita lihat di dunia seperti apa kita lihat, oh orang duduk rumah besar, kan, kereta mewah-mewah, wah makan yang indah-indah, nikmat-nikmat semua. Wah ini syurga kata dia itu. Pergi spa, wah urut, wah dan sebagainya. Wah ini semua nikmat lah, bukan. Hakikat yang Allah tunjukkan kepada kita di dunia itu bukanlah syurga, tapi itu hanya gambaran syurganya itu macam mana. Gambaran syurganya itu macam mana. Pernah ditanya kepada seorang penuntut ilmu oleh guru dia. Dia tanya, apakah gambaran syurga bagimu? Ataukah kamu fikir syurga ni macam mana? Oh dia sebutkan syurga tu macam kita tengoklah. Orang tinggal rumah besar-besar. Kan depan rumah ada fountain. Dia tinggal depan laut. Rumah kalau depan laut kan mahal. Tak payah pergi Sentosa lah. East Coast cukup. Kan orang duk merimperit. Rumah depan, rumah flat lah. Paling tinggi tu yang nampak lautnya itu. Oh mahal lah rumah tu. Padahal flat. Betul lah. Tapi pasal apa? View dia tau. Mana nak dapat view macam gitu kan? Jadi mahal. Rumah merimprit sekarang kan dah mahal-mahal semua. Subhanallah. Flat-flat lama semua dah mahal. Pasal view dia bagus. Kan? Jadi kalau rumah kita depan laut, oh Masya Allah. Kira nak pergi laut tu tak payah naik bas lah. Kan jalan kaki je. Dia pakai swimming trunk aja tau. Bawa boya. Bawa jalan tu. Subhanallah. Kan, duduk kat laut, oh Masya Allah dengan orang bawa air, kan, air kelapa lah, bawa buah-buahan lah dan sebagainya itu. Dia kata, wah ini syurga. Memang gambarannya macam itu dalam Al-Quran. Karena Allah bila sebutkan tentang syurga, Allah Ta'ala berfirman, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha.
Ayat dia selalu kita dengar. Apa maksud dia itu? Tajri min tahtihal anhar. Orang yang kalau Allah dah masukkan dalam syurga, rumah-rumah mereka tu adalah tajri min tahtihal anhar. Di bawah rumah tu mengalir sungai. Mengalir sungai. Maknanya apa? Rumah dia itu penuh dengan ada ada apa tu? Ada perairan di rumah dia itu. Jadi rumah kalau depan rumah, contoh macam rumah sekarang lah, kita letak depan rumah dia itu fountain. Istilahnya waterfront houses. Depan rumah dia itu mesti ada air. Laut ke, sungai ke, fountain ke, swimming pool ke. Rumah tu mana murah? Betul tak? Rumah tu mesti mahal. Gambarannya Allah Ta'ala berikan macam gitu. Jadi orang kalau rumah ada swimming pool dalam batasan kawasan rumah dia itu, kan, mesti rumah mahal. Kondo dia ada swimming pool tapi shared by everyone. Betul tak? Kalau dia kata, tak, I punya swimming pool, I seorang aja boleh pakai. Oh, Masya Allah. Kat mana? Belakang rumah. Oh, maknanya rumah banglo tu lah. Betul tak? Dia kalau lagi canggih. Dalam rumah aku ada swimming pool. Kan? Aku seorang je boleh rendam kat dalam situ. Ada dua lagi. Satu air tawar, satu air masin. Kan? Air tawar untuk rendam, air masin untuk rendam jeruk. Kan? Subhanallah. Jadi orang kaya, orang have-have ni kita katakan itu. Subhanallah. Tapi itu hanya gambaran. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, apa yang Allah tunjukkan sebagai tanda-tanda syurga atau gambaran syurga, itu hanya gambaran kerana dia akan musnah. Macam kita lihat keindahan dunia pada hari ini, semuanya akan musnah. Semalam baru kita dapat berita dekat Dubai kan. Baru kata, saya tak boleh bayangkan, ya Allah, saya kata. Nah, waktu saya lepas umrah saya pergi Dubai itu tempat kita lalu. Kita tak masuk ah. Kan kat Jumeirah itu kan. Itu kita tempat orang-orang kaya kat situ dah. Kita lalu, saya tak boleh bayangkan, ya Allah, kena boom kat situ ah, ya Allah Rabbi. Tapi di sini Allah nak tunjukkan, kat situ orang kata kalau nak datang nak tengok keindahan Dubai, pergi Palm Jumeirah. Wah, rumah orang-orang kaya semua kat situ atas lautnya itu. Kan? Biar Allah tunjukkan satu je sampai kat situ. Dan itu pun adalah buatan manusia. Sampai kat situ. You bayangkan yang buatan Allah Subhanahu Wa Taala kalau sampai itu macam mana? Kan semuanya akan musnah. Tapi yang jadi apa tu yang syurga itu adalah apa? Syurga adalah kenikmatan seseorang hamba yang dia merasakannya bila dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenikmatan itu. Kenikmatan dengan Allah itulah syurga. Kenikmatan dengan Allah itulah syurga. Maka kerana itu nanti kita kat dalam syurga, apa kita buat? Apa kita akan buat? Kita kat dalam syurga bukan kita duduk goyang kaki tu tak ada kerja nak buat lah, bukan. Allah takkan bazikan waktu kita sebegitu sahaja. Tapi nanti bila kita dalam syurga, yang menjadi nikmat bagi kita adalah kita ibadah di dalam syurga bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Itulah kenikmatannya itu. Kerana itu orang kata istilah kat dalam syurga tak ada, kita tak akan rasa lapar, tak akan rasa haus dan sebagainya. Kerana apa? Kerana kita akan di sana tu kekenyangan itu bukan daripada segi perut kita. Kita akan makan, kita akan minum tapi tak macam kat dunia. Dia bukan keperluan. Kerana kat sana kenikmatan tu adalah ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah berikan gambaran kenapa kita disuruh amal. Kerana amalan ini dikatakan amalan kita kita akan bawa ke syurga. Jadi kenapa amalannya yang dibawa ke syurga? Kerana bagaimana kita beramal di dunia, begitulah kita akan beramal di syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang di dunia suka dengan sujud kepada Allah, nanti kat syurga banyak sujud dia kepada Allah. Bahkan Allah nak kasih dia rasa nikmat tu tak payah tunggu syurga pun. Dunia dia dah rasa nikmat sujud, nanti bila dia meninggal dunia, kat dalam kubur Allah akan izinkan dia untuk sujud kepada Allah Taala. Nanti bila kita dah masuk kubur, kita sudah dipersoalkan oleh malaikat, Allah perintahkan malaikat suruh bangkitkan kita. Dibangkitkan kita, dihidupkan kita seperti mana kita hidup di dunia terakhir itu. Kalau terakhir kita di dunia, kehidupan kita tu memang taat, ibadah, amal soleh. Maka dalam syurga, kita akan teruskan keadaannya sebegitu. Kalau orang meninggal dalam keadaan solat, nanti bila dia dibangkitkan dalam kubur, bangkitnya itu dalam keadaan tengah solat. Kalau dia meninggal dunia dalam keadaan baca Quran, maka dibangkitkan itu dalam keadaan sedang baca Quran. Dan lepas tu apa dia buat? Dia akan baca Quran sampai bila-bila. Tak ada yang akan ganggu dia. Tak ada yang akan ganggu dia. Kenapa? Apa? Itu dalam keadaan ibadah. Jadi dia bersama dengan siapa? Dengan Allah Ta'ala. Subhanallah. Kerana itu Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu anha wa radha anha, beliau itu mengkhatamkan Al-Quran 5,000 kali. Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah khatamkan Al-Quran, wanita salihah. Wanita yang ada haid tu. Wanita ada haid, subhanallah, khatamkan Al-Quran 5,000 kali. Kat mana? Dalam kubur dia.
Dia gali lubang kubur dia sendiri, dia masuk dalam kuburan dia, hari-hari dia akan masuk dari situ, dia khatamkan, dia baca Quran, dia khatamkan di dalam Quran sebelum, di dalam kubur dia itu, sebelum meninggal dunia, dia dah hiaskan kuburan dia itu dengan bacaan Al-Quran, khatamnya 5,000 kali. Subhanallah. Kalau kita pergi makamnya Sayyidina Rabi'atul Adawiyah, agak-agak bagaimana keadaan kat situ? Subhanallah. Kan? Kerana itu kalau kita ziarah orang-orang soleh ni, kalau pergi makamnya Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah, itu mereka antara benda mereka suka buat, khatamkan Quran kat situ. Kan? Orang kadang tak faham kenapa nak kena buat macam gini. Kerana arwahnya sendiri khatamkan Al-Quran kat dalam lubang kubur itu. Kan? Jadi kita pula yang tak dapat masuk lubang kubur dia, apa kita boleh buat? Ambil berkat dengan kita khatam Quran di atas kuburan dia itu. Subhanallah. Jadi, ya itulah maksud nikmat. Dan itulah maksud nikmat. Sama juga macam contoh, minta maaf saya sebut, kan? Kita dalam alam pernikahan, alam rumah tangga. Nikmat dalam rumah tangga tu bukan, oh laki bini kaya duduk rumah besar. Tak, bukan itu. Atau bila kita mungkin daripada muda, Alhamdulillah, rumah kita besar, suami ada kereta, wah, anak ramai dan sebagainya, itu kita rasa ni nikmat, inilah syurga aku. Satu hari anak kita akan besar. Bila dia dah besar, apa dia buat? Di rumah tangga, dia keluar daripada rumah. Rumah besar ni sekarang kosong bagi kita. Laki batuk kat bilik air pun kita boleh dengar kat dapur tau. Faham tak Riz? Kan? Kan? Dah echo kat dalam rumah tu dah. Dah duduk berduaan, dah tak tahu apa nak buat. Kan? Padahal ada kekayaan, rumah besar sebagainya itu. Tapi apakah nikmat untuk dia? Bila anak-anak dia datang. Bila cucu-cucu dia datang. Oh, Masya Allah. Nikmat bagi dirinya itu. Yang dah jadi nenek, fahamlah. Arti ini itu. Subhanallah. Jadi, sama juga di sini, kenikmatan syurga itu bukanlah nanti kita terbayangkan rumah kita besar kat sana sebagainya itu. Nak rumah besar, dunia sekarang ada. Tengoklah puas-puas. Kan? Tapi yang nanti di sana itu adalah waktu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib, sabdanya lagi, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqan minan nar. Nabi SAW bersabda, awal bulan Ramadan itu rahmat daripada Allah Taala. Alhamdulillah, hari ini hari ke-11. Maknanya sepertiga Ramadan dah tinggalkan kita. 10 hari dah tinggalkan kita. Maknanya awaluhu rahmah. Rahmah tu yang disebut Nabi SAW itu sudah berlalu bagi kita. Tapi bukan bermaksud rahmat Allah Ta'ala tak turun lagi. Tak, bukan. Maknanya adalah awal Ramadan itu adalah fasa bagi kita yang, contoh, orang yang dah lama tak puasa. Masuk awal Ramadan bukan senang untuk dia. Kerana itu kalau kita awal Ramadan ada sakit-sakit itu benda biasa ya. Kalau kita masuk Ramadan ada sakit-sakit. Antaranya adalah kalau kita masuk Ramadan tu sakit kepala, sakit perut dan sebagainya itu kan. Benda biasa. Pasal apa? Dah setahun tak puasa? Kan? Melainkan orang yang dah biasa puasa Isnin Khamis, itu biasanya itu. Tapi kalau orang yang dah lama tak puasa sunat, contohnya itu, maka bila datang Ramadan, hari pertama itu, wah, dia punya kepala noneng-noneng. Kepala sakit, lepas tu mabuk-mabuk, lepas tu perut masuk angin dan sebagainya itu, kadang dengan batuk, kadang dengan sesama. Biasa, benda biasa. Kerana setahun badan kita ni kotor. Jadi bila masuk bulan Ramadan, Allah nak bersihkan badan kita. Bila kosong badan kitanya itu, tak ada ubat. Kita sakit kepala pun tak boleh makan Panadol. Betul tak? Tahan, 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 tahan. Maka dengan itu, bila kita sakit-sakit itu, benda biasa. Kafarah itu. Itulah tanda rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Awal-awal Ramadan, ya Allah, kadang-kadang sampai terhantuk-hantuk kepala kat rumah. Atau kat kerja tu kan, kadang-kadang tengah buat kerja kan, sampai terhantuk-rantuk kepalanya tu. Sebab ngantuk kan, tahan ngantuknya pasalkan. Kalau kita luar Ramadan, ngantuk, apa kita buat? Kopi. Betul lah. Wah, kopi. Kalau tak pun makan apa yang boleh makan, makanlah. Kan? Tapi sekarang tak boleh. Kena tahan, tahan, tahannya itu. Biasa. Nanti dah hujung-hujung Ramadan, hilang benda tu. Kan? Hatta sekarang mungkin kita dah boleh merasakannya kot. Mungkin. Eh, dah tak rasa macam awal-awal Ramadan dah. Ngantuk tu adalah, tapi tak ada macam sampai kalau awal Ramadan mungkin ya Allah tengok kalau ngantuk je cari katil. Ngantuk je cari katil lah. Sekarang dah tak sangat lah mungkin kot. Nanti di penghujung Ramadan lagilah. Bagi kita setiap menguap tu, kalau kita menguap rasa macam rugilah kalau aku tidur. Pasal apa? Ramadan dah nak tinggalkan kita. Subhanallah. Ini nanti Ahad depan kita jumpa dah setengah Ramadan tau. Kan betul tak? Kita hari Jumaat ni 17 hari Jumaat ini dah malam 17 Ramadan. Maknanya dalam minggu ni kita dah baca doa kunut. Subhanallah. Hari Khamis malam Jumaat ni kita dah baca doa kunut. Cepat masa berlalu. Subhanallah. Ya Allah Rabbi. Kan? Nanti lepas minggu depan kita akan berbual pula tentang
tentang dan bila nak masak apa tu menu hari raya nak masak apa kan, ketupat ke lontong, lepat letak kacang ke tidak. Itu nanti menu datang sebagai itu. Ah, Taib. Nah, sesiapa yang dah lalui awal Ramadan, maka bila dia diizinkan Allah masuk ke pertengahan Ramadan, wa awsatuhu maghfirah. Pertengahan Ramadan itu pengampunan bagi dia itu. Pengampunan itu maksudnya apa? Setiap perbuatan, setiap gerak-gerik dia itu, dia dapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dengan tidur, walaupun dengan diam. Walaupun dengan tidur, walaupun dengan diam. Kalau awal Ramadan, mungkin tidur kita tu makruh. Kata ulama, awal Ramadan, kalau 10 hari pertama, tidur kita tu makruh. Kenapa makruh? Patutnya awal Ramadan tu kita kena mujahadah lebih banyak sikit. Push diri kita lebih banyak sikitnya itu. Kerana kita tak biasa kan, dah lama kan, tak tahan ngantuk, dah lama tak tahan penat dan sebagainya itu. Jadi bila kita awal masuk Ramadan, tengah-tengah puasa tu, ngantuk dia tu memang rabak lah. Kadang-kadang sampai, ya Allah, tertidur. Kadang memang tak boleh tahan kan. Tak boleh tahannya itu bukan penat apa. Tak buat apa pun sangat pun kita. Kan? Bukannya kita bangun satu malam tahajud itu tidak. Pasal tak ada makan. Tak boleh makan, tak boleh minum. Jadi ngantuknya itu kerana itu. Tapi nanti bila kita dah terbiasa, dan bila masuk pertengahan Ramadan, tak adalah ngantuk kita tu serabak macam awal Ramadan. Jadi kerana itu kita nak kena tengok diri kita. Kalau kita ni makin puasa, makin teruk kita punya ngantuk, something is wrong. Maknanya ada daripada perihal puasa kita tu yang kita tak sempurnakannya itu. Makin makin Ramadan nak ujung, makin kita susah nak ibadah, something is wrong somewhere. Kerana Allah takkan susahkan kita untuk ibadah. Allah takkan susahkan kita untuk ibadah. Tapi kalau kita macam tak tahulah kenapa yang makin ujung Ramadan ni macam susah nak semayang. Makin tak tahulah asyik-asyik sakit kaki je nak kata itu. Padahal bukannya dia banyak buat benda pun. Kalau dia tu hari-hari tawaf, bukan tawaf kedai tau, tawaf. Kan, kalau dia tu hari-hari tawaf, hari-hari sa'i, okey orang boleh faham jugalah kan. Tarawih dia itu setiap malam 2 jam, khatam satu juzuk, okey kita boleh faham itu. Ini tak ada. Jalannya daripada bilik ke dapur, dapur ke bilik, bilik ke dapur, dapur ke bilik. Tapi sakit kakinya itu, ya Allah, macam dia tawaf. Kan? Maka something is wrong somewhere. Nak kena minta bantuan daripada Allah Ta'ala. Tapi bila kita masuk pertengahan Ramadan, dikatakan maghfirah, iaitu setiap gerak-gerik kita itu diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana pada waktu tersebut kita dah sebati, ibadah puasa tu dah sebati dengan diri kita. Tarawih tu dah sebati dengan diri kita. Sampai kenapa? Bila tak pergi tarawih rasa macam serba salah. Padahal mungkin kita ada keuzuran tau. Kita ada keuzuran. Kadang-kadang kita mungkin ada 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 kelonggaran dan sebagainya itu. Tapi bagi kita macam alamak, macam rugilah kalau tak pergi tarawihnya itu. Subhanallah. Eh, jadi hatta apa tu hatta dulu orang-orang soleh mereka itu ialah macam kita lah sebulan sekali dalam Ramadan tu mesti ada satu hari yang mungkin anak-anak datang kita ataupun kita pergi rumah orang tua kita berbuka bersama. Jadi adatnya kalau kita pergi rumah orang tua kita berbuka atau anak-anak kita datang bukan hanya berbuka je, lepas tu solat tarawih, kita solat berjemaah dan sebagainya itu. Dan sampai orang-orang soleh dulu tu, mereka tu mengutamakan solat tarawih di masjid. Nanti anak-anak datang, buka puasanya itu. Tapi bila dah masuk isyak, okay, dah habis. Mari, semua kita pergi masjid. Padahal mungkin anak-anak mereka atau cucu-cucu mereka kata, alamak, gitu datang, jauh-jauh datang, nak jumpa dengan atuk, lepas tu nak ini. Tapi orang-orang soleh bagi mereka tu, tak ada. Istilahnya kalau Ramadan, aku nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai begitu sekali, subhanallah. Jadi setiap pergerakan mereka itu pengampunan daripada Allah. Wa akhiruhu itqun minan nar. Dan di akhir Ramadan itu Allah merdekakan kita daripada azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya itu adalah Allah akan pelihara kita daripada apa-apa yang boleh mengakibatkan kita masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di hujung Ramadan kita akan lihat insya-Allah orang yang betul-betul Ramadannya itu dihidupkan dengan iman, maka nanti di hujung Ramadan dia akan perhatikan hati dia itu akan makin lebih lebih bersih. Dia takkan step hati dia bersih lah. Dia akan dapat rasakan antara dia dengan orang boleh lebih kurang, dah tak peduli sangat tentang orang. Ni kalau dia dengar hal orang pun dia macam sudahlah, malas aku nak dengar lah dan sebagainya itu. Kenapa? Hati dah bersih. Hati dah bersih. Dan apatah lagi bila dia merasakan apa tu kalau tak tak buat ibadah
tak amal soleh, tak baca Quran, tak tak bangun malam, lain macam. Kan? Subhanallah. Itu yang kita nak akan rasa tu nanti di hujung-hujung Ramadan. Tak perlu, tak wajib pun kita nak kena ambil off daripada kerja 10 malam terakhir. Tak wajib. Kan? Kalau itu company bapak kita punya atau kita punya company okey lah. 10 malam terakhir tutup company. Bukan tutup company. Tutup kerja tak payah. Kan? Atau kita dengan kerani-kerani kita kan, pekerja-pekerja kita kan, semua orang Islam. Kita kata okey 10 malam terakhir tutup. Semua tak payah. Tak payah kerja. Kan? Masing-masing kat rumah hidupkan Ramadan dan sebagainya itu. Okey, tak apa juga. Tapi kalau kita punya kerja ni, ya Allah Ustaz, macam mana Ustaz? Orang kata ambil 10 malam terakhir ambil ambil cuti. Kan? Kenapa? Kawan-kawan saya semua ambil cuti. Tapi saya tak boleh lah. Saya punya cuti 1 bulan, 1 tahun cuma belasan aja. Ni kalau 10 hari saya ambil habis ha. Saya tinggal lagi berapa hari je tu. Siapa suruh ambil cuti? Tak ada orang suruh ambil cuti. Tapi saya nak betul-betul ibadahnya itu. Nah, buat ibadah seperti biasa. Minta bantuan daripada Allah Ta'ala. Kan? Allah bukan suruh kita tak tidur 10 malam, betul tak? Tidur tak ada tidurnya itu. Kan itu kita nak kena tahu waktu-waktu tidur yang khusus, yang mana tidur pada waktu tersebut nanti malam kita ada kekuatan. Kita ada kekuatan. Dan kalaupun besok kita kena kerja, kita takkan rasa orang kata tu sampai mudarat ni, punya penat itu, mudarat itu tidak akannya itu. Kan itu macam sekarang kita sedang berpuasa, penting ya, waktu sebelum zuhur dengan selepas zuhur ini jaga betul-betul. Kalau kita mungkin sebelum zuhur kita dapat tidur, tidur. Itu waktu afdal tu untuk kita tidur. Yang disebutkan dengan qailulah. Qailulah. Orang kalau tidur, eh, contoh sebelum zuhur. Tapi kena bangun sebelum azan zuhur. Tak boleh bangun. Okey, dia sebenarnya bukan bangun sebelum azan zuhur, sebelum zawal. Ini macam kita pengajian habis pukul 12 kan. Yang datang center tak ada harapan lah Ustaz nak tidur. Pukul berapa sampai rumah. Nak zuhur kot mungkin. Kan? Yang mungkin di rumah lah kan. Okay, contoh ya, kalau kita ni tak bekerja, hari kita tak bekerja. eh, Kalau kita ni nak tidur, jangan tidur daripada, okey, lepas subuh jangan tidur. Itu paling rugi sekali lah. Ini lagi dalam Ramadan. Sepatutnya daripada awal pagi tu kita, maaf, daripada lewat malam tu kita, lewat malam tu anggaran dalam pukul 5. Kira 4:30 bangun tu dah just nice lah insyaAllah. 4:30 tu kita bangun. Kalau kita mungkin masih penat, mungkin tak apa, pukul 5 bangun. Tapi bangun tu bukan untuk sahur dulu. Bangun untuk apa? Untuk kita tahajud sekejap, solat witir, baca Quran. Sekurang-kurangnya ada setengah jam, 1 jam, okey, tak jadi masalah. Nanti mungkin kan sekarang subuh 5:58, Fajar 5:58. Nanti pukul 5:30 baru kita start sahur lah. Setengah jam, okey tu lah. Kan? Tu so, Ustaz, saya nak kerjakan imsak ni tu. Nak imsak tak payah kejarkan. Asalkan kita tahu subuh pukul berapa, sebelum azan subuh kita dah habis makan dah. Okey, itu baguslah. Alhamdulillah. Taib. Jadi kita bangun awal. Lepas subuh, jangan tidur balik. Walaupun Ahad. Walaupun Sabtu, walaupun Ahad. Jangan tidur balik. Lepas subuh tu teruskan kita dengan ibadah. Kita baca Wirdul Latif, kita baca Yasin, kita baca Quran sampai syuruk. Eh, lepas solat sunat isyraq, Ustaz ni kalau luar Ramadan, lepas solat sunat syuruk ni Ustaz, saya selalu sarapan. Masalah saya ni sarapan dah awal kan. Puasa kan kita sahur kan. Pada sarapan dah awal. Itulah waktu Allah akan uji waktu kita ngantuk kita ni itu. Pukul 7 lebih tu mata. Waktu matahari tengah tengah terbitkan itu kan. Buat kerja rumah dulu. Lewatkan sedikit sampai waktu duha. Kalau boleh jangan tidur sampai pukul 9 pagi. 9 pagi kita solat sunat duha, dah solat sunat duha, you nak tidur tidurlah. Tidur. Itu bonus kalau lepas solat sunat duha tidur. Tidur, bangun. Pukul 11 bangun, paling lewat 12:30 kita bangun. Tapi itu dah bukan qailul lah, itu dah betul-betul tidur tu. Dapat 3 jam itu tidur itu, subhanallah. Itu kalau kita jaga waktu tidurnya itu, nanti kita akan tengok malam kita nak ibadah senang bangun. Eh, Bukan pasal body clock dan sebagainya, lah bukan. Keberkahan waktu. Dia keberkahan waktunya itu. Dan Ustaz, saya sebelum Zuhur tak boleh Ustaz. Saya ni memang sebelum Zuhur tu adalah kerja-kerja saya nak kena buat itu. Tapi bila boleh tidur? Lepas Zuhur ada chance. Lepas Zuhur. Okay, taib. Kalau lepas Zuhur, anytime lepas Zuhur sampai sebelum asar. Tidur sekejap. Dapat 1 jam, 1 jam setengah. Okay, dah, Alhamdulillah. Nanti sebelum asar kita dah bangun. Itu nanti waktu keberkahan. Jadi nanti bila malam kita nak bangun, senang. Kita takkan rasa penat sangat. Nanti lepas tu kita dah, apa tu, dah lepas asar tu dah tak boleh tidur. Lepas asar, siapa tidur lepas asar cepat gila kata Nabi SAW. Jangan tidur.
Kalau ada English dia panggil, bahasa Inggeris dia kata cognitive impairment. Cognitive impairment maknanya apa? Pemikiran kita dia cepat lupa. Gila tu, nak tengok orang-orang yang cepat gila tu, satu dia akan mula cepat lupa. Dia akan cepat cepat lupa. Benda yang paling basic-basic dia akan lupa. Dan kalau kita ni lupa makan tak apa juga tau. Kan? Lupa makan. Lupa lah makan. Tak apa, bagus. Alhamdulillah. Lupa lah tidur. Bagus. Lupa pergi shopping. Bagus. Lagi bagus. Kan? Kan? Okey, itu bagus tu. Tapi kalau dia dah mula lupa amal soleh, itu bahaya tu. Lupa baca Quran, bahaya. Lupa zikir, bahaya. Lupa pergi kelas, bahaya. Lupa ada pengajian ilmu, bahaya. Lupa apa? Lupa solat jemaah, bahaya tu, subhanallah. Tapi kalau makin usia kita meningkat, makin kita tak lupa hal-hal ini. Makin kita ingat waktu solat, makin kita ingat jemaah, makin kita ingat puasa sunat, makin kita ingat baca Quran, alhamdulillah. Walaupun kunci rumah lupa, mana kunci rumah tadi dah tu, lupa, tak apa. Yang pokoknya amal soleh tu kita tak lupa. Dia lupa pula dengan kawan dia buat temu janji dengan kawan dari nak pergi Kelang. Lupa. Kan? Pasal apa? Sibuk tadi kat rumah. Okey, tak apa, tak jadi masalah. Walaupun kawan tu dah tunggu kat Kelang lama, kawan tu tunggu tunggu kat bus stop bila sampai dia masih kat rumah, kan? Lupa. Tak apa, masih ada rukhsah itu di situ. Tapi kalau maaf kata ya, hal dunia semua diingat. Oh, besok sibuk ni saya je tu. Buat apa besok tu? Member ajak pergi tikar. Dah pergi tikar, pergi Gelang. Dah pergi Gelang, pergi Arab Street. Arab Street nanti baru kita balik. Kan? Tak ada pun dalam itinerary dia itu. Nak solat jemaah. Tak ada itinerary baca Quran. Tak ada itinerary pengajian. Tak ada. Tak ada sibuknya itu dalam pengajian. Tak ada langsung. Itu adalah petanda bahawasanya Allah dah mula lupakan seseorang itu daripada amal soleh. Maknanya keberkahan waktu tu banyak dia dah rugi. Dia banyak rugi pada waktu keberkahan waktunya itu, subhanallah. Jadi lepas asar tu kita dah tak boleh tidur dah itu. Istilah ada orang kata, ustaz, tak boleh tidur ke ataupun makruh tidur? Nah, senang, tak boleh sudah. Kan, tak boleh sudah, tak pandai main-main hukum. Makruh maknanya macam tak afdal lah dan sebagainya. Dah tak boleh sudah, habis cerita. Kan, tak boleh tidur tu. Sampai bila? Sampai habis syawih. Sampai habis tarawih. Subhanallah. Dan ingat, saya nak ingatkan bagi diri saya dan kepada semua sekali lagi. Dalam bab ibadah ni, lagi-lagi dalam bulan Ramadan, tolonglah jangan diskaun. Tolong jangan diskaun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kalau kita boleh buat lebih, kita buat lebih. Istiqamah tu paling important. Tapi jangan bagi kita diskaun tu pasal apa? Minta maaf lah, saya ni tak boleh lah. Pasal besok kerja. Kan, besok kerja sebagainya itu. Ada masjid, maaf kata saya sebut dia, ada masjid dia bagi tahu kepada imam, die 9:30 kena habis tau. Dia bagi tahu kepada imam 9:30 kena habis permintaan jemaah. Permintaan jemaah. Katakan, oh bagus permintaan jemaah kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Ni rumah Allah, siapa yang letak hukum di situ? Betul tak? Kalau di rumah Allah yang letak hukum, yang menjaga rumah Allah Subhanahu wa taala, betul tak? Orang kalau pergi museum, yang letak timing waktu pukul berapa buka, pukul berapa tutup dekat museum tu siapa? Yang jaga museum itu lah. Kalau Singapore Museum, National Museum buka pukul 10 pagi, boleh kita write in. Sorry, can you open at 8 o'clock now? I like to come early in the morning 8 o'clock. Tak boleh. Betul tak? Kan? Orang suka pergi zoo. Boleh dia cakap dengan zoo. Can you open 4 o'clock nak? 4 a.m., 6 a.m. Good lah timing. Cool lah. I like lah itu. Kan? Itu. Orang tu pun tengok binatang pun belum bangun. Yang kau nak datang buat apa? Betul lah itu. Subhanallah. Ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Mati-matian. 9:30 nak kena habis. Kenapa? Pukul 10 mesti nak kena lock. Nak kena balik. Semua nak kena balik. Sayang, sayang sibuk sayang. Bulan Ramadan mesti kena kunci. Malam-malam ni. Itu. Ini sekarang punya rule lah. Kalau dulu tak ada. Dulu masjid itu unlock. Kan? Saya tahu masih ada masjid yang memang dia tak lock sebenarnya. Kan? Ada tempat solat, ada ruang solat dia masih buka. Tapi kebanyakan masjid itu dia tak boleh. Dia pukul ni nak lagi yang punch card kan. Betul lah, dia nak kena balik apa? Subhanallah. Jadi maknanya dah tak mesra dengan masyarakat lagi. Dulu Noja nak balik-balik je. Siapa jaga masjid? Jemaah. Jemaah yang jaga masjid. Kenapa? Dia yang makmurkan masjid.
Kan, Noja tu kena balik. Aku balik dulu. Balik, balik, balik. Nanti kau bukakan, kau onkan lampu. Nanti kau bukakan gate. Nanti kau ni. Itu aku boleh buat lah. Kau jangan takut lah. Bilik imam aku buka semua. Aku akan siapkan untuk imam semua. Tak apa. Kau tak datang besok pun kau tak apa. Nampak? Jemaah beritahu kepada Noja kau tak datang kerja besok pun tak apa. Kan? Nanti kau bilang aku je mana nak paskan. Aku paskan kau. Macam itu. Subhanallah. Kan? Jadi sayang sebut sayang kalau kita ni ya Allah kan ibadah kita banyak betul kerana itu kita lihat ya nampak Allah nak tunjukkan kepada kita dan kalau kita tak bangun kita tak wake up daripada hal ini tak tahu kita nak cakap apa. Baru-baru ni kan keluar kat TikTok kan keluar kat social media kan bazar kat mana kat Arab Street itu. Ibarat macam konsert tau. Orang loncat-loncat dekat sana tu. Subhanallah siang hari di dalam bulan Ramadan. Eh? Allah nak tunjukkan kepada kita apa? Kamu kurangkan di masjid, maka di tempat hiburan ini Allah akan semarakkannya itu. Maknanya apa? Tempat mana manusia patut kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau di situ banyak sekatan. Kalau di situ banyak dikurangkan. Hanya kerana dengan alasan besok orang nak kerja dan ini sebagainya itu. Nah, tak ada masalah. Manusia nak mentadbirkan, tadbirkanlah. Kan? Tapi nanti Allah akan palingkan masyarakat itu daripada suka kepada rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan hidupkan tempat lain itu dengan maksiat. Padahal khemah tu dengan masjid tak jauh pun. Betul tak? Kan? Subhanallah. Mujur Allah tak turunkan balak tu kat khemah tu. Subhanallah. Ala kulli hal. Kan? Bulan Ramadan, bulan yang mana artis-artis dibesarkan. Kan? Iftar dengan artis ni, iftar dengan artis ni, iftar dengan artis ni. Kan? Kita dalam bulan Ramadan ni nanti hari Jumaat ni akan datang. Saya kabarkan dulu. Kita semua dah tahu dah. Hari Jumaat akan datang 6 hari bulan adalah iftar dan tarawih kita sempena malam 17 Ramadan. Dan di situ saya letak di situ haul ahlul badar. Saya sebenarnya nak tukar hari tau. Kan? Saya bila datang hari tu saya macam nak tukar hari Sabtu. Hari Sabtu pula tak boleh. Dah ada slot imam kat tempat lain. Saya kata alamak tak apalah sayang itu. Kalau boleh tukar hari Sabtu, saya mula majlis pukul 6 petang. Kan? Pukul 6 petang kita baca maulid dulu. Kita baca maulid. Lepas itu kita sebut, ni hari ini 11 Ramadan. Tahu tak 11 Ramadan ni hari siapa? Ha? Hari 11 Ramadan ni hari siapa ni? 11 Ramadan ni hari Sayyidatina Khadijah. Hari ini adalah tanggal Sayyidatina Khadijah wafat. 11 Ramadan. Subhanallah. Ini harinya itu. Subhanallah. Jadi Allah punya sayang dengan Sayyidatina Khadijah diwafatkan dia itu pada bulan bulan Ramadan itu. Subhanallah. Kan? Dan apa tu pada tanggal 17 Ramadan adalah peringatannya Ahlul Badar 313 orang. Kita kat sini kita buat haul Ahlul Badar sesimpel-simpelnya haul. Apa kita buat? Lepas tarawih kita sebut nama 313 orang itu. Dan tiap-tiap tahun bila saya sebutkan nama 313 ini, saya tak suruh orang amin pun. Saya beritahu kepada jemaah, angkat tangan, doalah apa awak nak doa pada Allah. Selagi mana nama tu sedang disebut, doalah apa awak nak doa. Kerana tak kala disebut nama-namanya itu, awak doa dengan nama-nama mereka itu, maka doa awak dijabahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 313 orang bulan Ramadan yang pergi berperang dalam keadaan berpuasa. Sampaikan apa? Ada orang sampai pernah feedback kepada saya. Dia katakan, Ustaz, perlu ke nak kena sebut 313 nama ni Ustaz? Penting yang nak kena sebut. Kenapa tak boleh cakap je summa ila ruhi almarhum ahlul badar? Kan? Diingatkan ni macam tahlil biasa kita buat tau. Eh, betul tak? Jadi saya mengatakan apa? Iaitu kalau awak tak boleh tahan 5 minit ke berapa minitnya itu, yang baca satu orang, aku seorang tau baca nama-nama tu. Kan? Kalau tak boleh tahan berapa minit, hanya kerana disebutkan nama 313 ahli badarnya ini, kan? Maknanya awak ni tak pernah, you have never appreciated. Awak tak pernah berterima kasih atas pengorbanan yang dilakukan oleh ahli badar. Kalau seorang ahli keluarga awak yang berjuang berjihad di jalan Allah Ta'ala pada bulan Ramadan, awak akan sebut nama dia tiap-tiap waktu sampai kiamat. You akan sebut nama dia. Kenapa? Oh, ini family saya ni. Oh, dia Ramadan, dia begini dan sebagainya itu. Kan? Subhanallah. Dan apa itu? Kenapa apa itu pentingnya kita menyebutkan nama mereka walaupun hanya sebut nama tu. Padahal kalau kita betul-betul nak sebutkan uh, maaf katalah hanya sebut nama mereka tak cukup sebenarnya itu.
Mana kita patutnya mengambil iktibar ibrah kisah daripada Ahlul Badar, bagaimana mereka melalui apa tu peperangannya itu. Mereka bukan nak pergi peperangan tu pun, tapi atas perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita lihat ada subhanallah. Ini saja yang saya boleh kongsikan. Ahlul Badar ni bila mereka tahu peperangan bakal menjadi, tak ada satu pun di antara mereka yang pergi kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, negotiate kita tengah puasa tak apa nak perang-perang waktu puasa ni, hati haus ya tak. Tak ada satu pun yang cakap macam itu dengan Nabi SAW. Bahkan diamnya mereka tu menantikan, tunggu je Nabi perintahkan kita. Dan maaf kata ya, kalau cakap pasal peperangan, yang pergi peperangan tu hanya lelaki, betul tak? Inilah satu je peperangan yang orang perempuan pun pergi. Dan bila Nabi melihat ada di antara orang-orang perempuan, selalunya kalau orang perempuan pergi peperangan, itu adalah untuk merawat mereka yang berperang. Maknanya kalau ada yang injury dan sebagainya itu, yang akan merawat tu orang-orang perempuan lah. Bawakan obat, bawakan makanan, itu orang perempuan. Isteri-isteri para sahabatnya itu. Tapi ini tidak, orang perempuan, mereka keluar berperangan itu dengan apa? Ada bawa senduk, ada bawa kuali, ha? Ada bawa apa tu? Ada bawa gayung. Kenapa? Itu je yang mereka ada. Mereka bukan ahli berperang. Tapi kerana panggilan Nabi SAW, datangnya mereka. Nabi risau. Nabi bila melihat ini yang nak pergi tu ada orang-orang tua yang datang dengan tongkat. Ya Rasulullah, aku nak pergi dengan tongkat. Tak apa, aku pukul musuh dengan tongkat. Begitu sekali Nabi doa pada Allah Taala. Malam tu Nabi berdoa, Nabi mengatakan apa? Ya Allah, aku risau ya Allah. Kalau 313 ini dibantai habis oleh kaum kafir Quraisy ya Allah, aku takut besok lusa tak ada yang akan sembah kepadamu ya Allah. Di 313 orang ini, subhanallah. Jadi kalau kita pada hari ini fikirkan Tarawih 20 ni berat. Pasal besok nak kena kerja, you cuba fikir pasal ni 313 orang lah. Di mana hati kita, di mana akal kita. Bila kita fikirkan, alamak nak solat 20 ni berat lah. Fikirkan ni 313 orang lah. Mereka tak tarawih tau. Diorang tak tarawih macam kita. Kalau kita ni dah, maaf katalah, dah dapat tarawih tu, bagi kita, oh, dah bagus, Alhamdulillah. They did not even get to do solat tarawih. Kenapa? Jihadnya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita, maaf kata, kalau dah sakit, MC, berapa hari kita tak tarawih? Ini yang pergi berperang ini dengan ada tangan podong balik, dengan ada yang berdarah sana sini dan sebagainya itu, balik sambung besok solatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Rabbi. Jadi maknanya mujahadah kita ni tak ada apa-apa lah kalau nak compare dengan Ahlul Badar. Karena itu kenapa pentingnya kena ada majlis haul Ahlul Badar itu memperingati kepada mereka. Bukan pasal kita tak ada kerja lain nak buat tau. Orang tak faham, orang akan kata apa ni nak kena buat haul-haul ni semua. Ingat-ingat orang-orang dan sebagainya itu. Kalau kita tak ingat, maka kita tak akan faham erti pengorbanan yang hakikinya itu. Maka kerana itu kalau hari Jumaat ini, maaf ya, memang targetnya, memang habisnya itu akan agak lewat sedikit yang datang fizikal insya-Allah. Habisnya itu mungkin dalam 10 suku, 10 setengah baru kita habisnya itu. Awal saya minta maaf dahulu. Tapi bukan kita sengaja nak lewat-lewatkan itu, bukan. Ada orang kata, Ustaz, dulu saya buat 8 rakaat. Awal-awal bila saya buat ini, saya buat 8 rakaat. Lepas tu saya buat, sebutkan nama oleh Al-Badar. Ditegur oleh guru saya. Guru saya mengatakan, kau buat 8, lepas tu kau buat halah Al-Badar. Apa maknanya? Ha? Kau nak bandingkan kau punya haul, kau punya sebut nama-nama guru halul badan dengan hanya kau buat 8 ni. Apa maknanya itu katakan itu? Buat apa yang diajarkan Nabi SAW katanya itu. Buat 20. Dah buat 20, kau sebut nama halal badar. Saya utarakan kepada guru saya katakan, tapi Habib takut nanti macam mana? Jemaah kata lambat dan sebagainya itu. Itu tanggungjawab engkau untuk ajarkan kepada mereka supaya mereka kenal kepada pengorbanannya halal badar. Subhanallah. Jadi yang ini kita tak paksa lah. Siapa nak datang datang, siapa yang tak boleh datang tak jadi masalah. Dan tanya Ustaz live tak nanti dekat YouTube. InsyaAllah kita live bagi mereka yang tak dapat datang, bukan yang tak nak datang ya, yang tak dapat datang. Jadi wa'ala kulli hal. Ada yang pun hantar feedback. Tahun lepas kan kita mula solat tasbih kan. Pertama kali kita buat solat tasbih. Ada tanya Ustaz, tasbih ni tak memberatkan kepada jemaah ni nak buat dan sebagainya itu. Saya katakan jangan tanya saya. Kalau nak tanya mereka yang pernah datang. Dia kata jangan tanya saya. Kalau awak tanya saya kata kalau saya buat seorang berat, saya kata. Bila saya buat ramai-ramai, saya tak rasa beratnya.
Kalau saya buat seorang, memang terasa berat lah. Tak best lah, tak syuk. Lagi aku kat rumah dengan soldier 3 orang tu. Macam mana aku nak buat? Betul tak itu? Lagi dengan komander paling kecil tu. Komander besar tu sekarang tu. Ya Allah, Rabbi. Kan, macam mana nak buat? Tak boleh buat. Subhanallah. Jadi orang yang tanya kepada saya, dia kata, boleh ke kalau nak buat dia? Ada ke sambutan? Ada kan? Saya kata, kalau nak tahu berat ke tidak, jangan tanya saya. Tanya kepada yang datang. Tanya kepada mereka. Kalau mereka sanggup datang, selalu datang, maknanya apa? Mereka yang akan bagi tahu jawapan, tak beratnya tu. Kalau saya kata tak berat, awak akan kata, mestilah ustaz pun. Kan? Orang kan faham begitu kan, ustaz tu macam malaikat gitu kan. Nah, ustaz pun mestilah tak berat. Ustaz tasbih hari-hari, kita ni tahu sekali. Kata, okey, jangan tanya saya, tanya kepada yang datang. Nanti pandailah awak dapat jawapannya itu. Subhanallah. Ala kulli hal. Kan? Jadi yang ini kita ni apa tu jihad kita ialah pada bulan Ramadan ini adalah untuk kita merasakan pengorbanan pengorbanan maaf untuk kita uh, apa tu adakan pengorbanan untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk ahli keluarga kita pun, kan, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang akan membayarnya siapa? Allah. Yang akan menggantikan kepenatan kita tu siapa? Allah. Kan ada orang kata saya ni tak boleh, kalau tak tidur ni saya tak boleh. Memang kita memang tak boleh tak tidur, mesti kena tidur. Cuma istilah nak kena cukup-cukup tidur supaya kita ni siang Ramadan tu kita boleh fungsi dan sebagainya itu lah. Kita penat di bulan Ramadan, yang akan gantikan kepenatan kita tu bukan makanan kita. Bukan vitamin, bukan pil-pil yang kita ambil yang gantikan kepenatan kita, bukan itu. Yang gantikan kepenatan kita tu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang akan gantikan, jangan risau. Jangan risaunya itu. Karena itu kan macam yalah kita sebagai orang tua kan. Anak-anak kita macam contoh anak-anak saya semua masih kecil. Ya kita bila yang pertama dengan kedua tu nak kena sekolah, puasa, memang mak dia akan titik beratkan makan kena makan betul-betul. Biasalah mak-mak mesti makan kena betul. Makan tak betul nanti tak boleh puasa. Betul. Itu daripada segi logik itu memang masuk akal. Anak kalau tak makan betul-betul nanti pergi sekolah dia sakit tak boleh puasa. Betul lah. Memang kita kena paksa budak-budak lagi nak suruh sahur paksa. Ya Allah, memang susah. Betul lah. Kan? Tapi bila kita dah mula dewasa, kita faham bahawasanya bukan pasal makan banyak, betul tak? Budak-budak memang perlu lah. Diorang tengah membesar, betul lah. Kita yang dah berumur-berumur ni, kan, bagi kita kadang-kadang dapat bangun tu dah bagus. Betul lah. Kadang-kadang seteguk air, makan kurma sedikit biji, dah, Alhamdulillah. Tak ada lagi macam dulu, kena nasi, kena mi, kena masak, dah tak ada lagi dah kita dah. Pasal apa? Bagi kita tu bukan makanannya, tapi keberkahan dia itu yang kita carinya itu. Allah. Tapi seterusnya dikatakan sesungguhnya Allah Ta'ala kerap memerhatikan kaum muslimin pada malam pertama dari bulan Ramadan. Siapa yang mendapat perhatian Allah Ta'ala nescaya tidak disiksanya. Dan seterusnya dia mengampunkan mereka pada malam terakhir pada bulan Ramadan. Jadi di sini sebutkan tentang nazrah, pandangan. Bila Allah memerhatikan, maksud memerhatikan di sini nazrah, Nazhrah. Nazrah. Jadi nazrah tu bahasa Arab pandangan. Dan dia bukan pandangan yang biasa-biasa, tapi pandangan penuh dengan kasih sayang. Jadi bila Allah memberikan nazrah kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, dan maka Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan beberapa keistimewaan kepada hamba-hambanya itu. Nah, antara keistimewaan yang Allah berikan adalah apa? Allah cuit dia sikit nak tengok ikhlas dia ke tidak, sejauh mana, seberapa besar mana eh, keikhlasan dia bila dia itu apa tu melakukan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Ramadan ini kita ada sakit sikit, ada sakit sikit biasalah tu syukur pada Allah taala alhamdulillah. Kan? Kerana kita tak nafikan kita kan kena risau kita kan. Betul kira risauan kita. Aku sakit nanti tak boleh makan ubat. Sakit tak boleh makan ubat. Betul lah? Kan? Nah, itu sakit tu benda biasa, mesti akan ada sakitnya itu. Tapi cari ubat. Nah, ni bulannya ni yang mana kita boleh uh, apa tu kita boleh maaf ya dengan istilah menjinak-jinakkan diri kita. Sakit tapi bukan cari ubat. Sakit tapi kita cari Allah. Kalau di luar Ramadan kan sakit je sikit Panadol. Sakit sikit Panadol. Betul lah? Sekarang tak boleh kan? Pukul 9 pagi sakit. Panadol pukul 7 malam nanti tau. Betul lah? Nak tunggu 7 malam, akhirnya sakit kepala pun ni hilang. Betul lah? Itu. Jadi bila sakit, cari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perhatian Allah tu yang paling penting bagi kita. Dan siapa yang mendapat perhatian Allah, nescaya tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan orang bila kata siksa, di sini apakah siksaan api neraka? Bukan. Siksaan api neraka bukan siksaan yang paling sakit. Saya ulang, siksaan api neraka bukan siksaan yang paling sakit. Ustaz cakap macam ustaz pernah rasa je. Memang aku tak pernah rasa. Dan mudah-mudahan takkan rasalah, insya-Allah, doakanlah. Tapi maksud di sini adalah siksaan apa? Allah sebut dalam Al-Quran. Siksaan paling sakit adalah Allah sebut fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yaksibun. Allah mengatakan bila seseorang itu hati dia itu ada penyakit, Allah tambahkan penyakit dalam hati dia. Itu siksaan yang paling pedih. And not only that, Allah sebutkan dengan apa? Summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Summun, bukmun, umyun. Allah pekakkan dia, Allah butakan dia, Allah tulikan dia. Fahum la yarji'un. Dan bagi mereka itu takkan mereka boleh balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa maksudnya di sini, Ustaz? Siksaan paling pedih bila seseorang itu Allah matikan hati dia daripada Allah Ta'ala. Oh, itu paling pedih sekali. Itu paling pedih sekali. Jadi, yakni kalau kita ni diusik sikit oleh Allah Ta'ala, sakit sikit, ujian harta ni sikit dan sebagainya, biasalah itulah. Tanda Allah sayang. Tanda Allah sayang. Tapi, bila Allah dah tak kisahkan tentang kita lagi dah. Allah dah tak kisahkan tentang kita, Allah dah tak nak dengar lagi rintihan kita, itu siksaan yang paling pedihnya itu. Karena itu saya selalu berikan perumpamaan. Kita dengan mak kita. Mak kita ni wali paling besar, betul tak? Kita dengan mak kita. Mak ni paling banyak marah kepada kita, betul? Kita yang dah jadi mak pun faham lah dengan anak-anak kita ni. Baik. Bila mak marah, apakah mak benci? Tidak apa. Mak marah tu tanda mak sayang. Benda biasa. Mak-mak akan selalu cakap macam gitu. Baik. Antara mak mengomel, sikit buat salah, sikit ini marah itu kan. Antara mak mengomel dengan mak terus tak nak berbual dengan kita, mana kita pilih? Faham di sini ya? Betul tak? Antara mak mengomel, sikit-sikit mak marah, sikit-sikit mak cakap. Dengan mak tak nak berbual dengan kita langsung, mana yang kita akan pilih? Faham-fahaman di sini. Betul tak? Kita kalau mak kita marah sikit, mak ini tak kena sikit dan sebagainya itu. Memang sebagai seorang anak, kadang-kadang ni kerana kita tak sabar. Jadi kadang-kadang kita rasa macam, mak, mak ni sikit-sikit tak boleh ni, sikit-sikit tak boleh ni. Dan sebagainya itu. Macam sekarang, bila saya lihat kadang-kadang isi saya kan, dengan anak-anak itu, benda particular, benda kecil sikit itu, nanti ini tau, itu kan, dengan budak-budak, bukan dengan saya. Tapi bila dia cakap dengan budak-budak, yang bingit telinga aku. Kan? Budak-budak tu dia diam aja kan, betul lah. Mak cakap apa pun buat aja. So, kalau tak buat nanti kena marah kan, betul lah itu. Dan kadang-kadang saya cakap, sudahlah, dah lah inilah itulah itu. Betul kan? Biasalah, husbandnya reaction biasalah kan. Betul lah. Tapi at one aspect bila saya lihat kata, ini kasih sayang mak kepada anak. Kalau bapak tu kan, bapak kan, kau nak terjun kau yang pasal lah, kau nak terlanggar ini kau yang pasal lah. Itu kan, itu dalam, kalau bapak itu kan. Betul lah. Tapi kalau mak itu tidak, dia akan pastikan ni, akan makan makan betul gini. Ini pakai baju begini. Kadang kat bajunya itu, bekas gosoknya itu kan, ada bekas sikitnya itu kan, ngomel, marah dia tu. Kan, kenapa baju kotor macam tu? Bagi kita orang lelaki, tak apalah, saya boleh pakai baju, pakai je lah. Kan, betul lah. Tapi bagi dia tak boleh tu. Tapi itu tunjuk kasih sayang seorang ibu kepada anaknya itu. Nah, jadi sama juga di sini kan, kadang dalam kehidupan kita, Allah kalau nak usik itu, kadang ada orang, Allah usik sikit-sikit. Tapi sikit-sikit Allah usik, Allah punya kasih sayang kepada dia. Ada orang, Allah punya kasih sayang kepada dia, Allah usik terus. Kan? Allah usik terus. Di sini kalau kita lihat, orang yang Allah usik terus kan. Betul tak? Baru diuji. Dia kena uji. Baru nak lega. Datang ujian lagi. Baru nak lega. Datang ujian lagi. Dia pun rasa, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Dia punya keadaan tu senang zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sangat zikir. Betul tak? Jadi bagi dia tu macam kadang-kadang, yelah, orang kalau lalu, kita takkan faham melainkan hanya orang yang melalui hal ini. Dan bila kita tengok mereka tu menjadi ibrah, menjadi iktibar kepada kita tu, ya Allah. Bukan orang ini kita kesian kerana macam ibarat macam balak turun pada. La, bukan. Tapi maknanya orang ini selalu di bawah perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu Allah bagi dia macam gitu. Dia kadang-kadang baru nak lega, baru nak bernafas, datang lagi satu, baru nak bernafas. Tapi dia tak putus asa. Macam mana pun tetap dia terus.
Kan kita kalau kita tengok dia, kita kata ni kalau kena aku ni habislah, oh aku dah putus asa dah lama dah tu, nampak tak? Kan, tapi bagi dia tak, dia walaupun susah dia datang kepada dia, aku tak tahu lah, aku susah macam ni dan sebagainya tu, kita cuma sabar je lah, sabarlah, itu je kita mampu, betul tak? Kan kita tak boleh nak cakap lebih daripada tu, sabar je lah dan sebagainya itu. Tapi hakikat orang ini Allah tengah angkat martabat dia itu, subhanallah. Kan? Jadi kita lebih rela Allah usik kita sikit-sikit, atau ada orang yang Allah usik terus, lebih rela daripada apa? Tak ada usikan terus daripada Allah Taala. Allah kalau dah tak usik orang, Allah kalau dah tak nak, dah tak kisah, Allah dah tak suka dengan seseorang hamba, dua benda je boleh berlaku ke atas orang tu. Yang pertama, Allah musnahkan dia semusnah-musnahnya di atas muka bumi. Dia pekik macam mana sekalipun, tak ada yang akan bantu. Itu satu. Eh? Yang mana orang-orang macam gini jarang kita jumpa kat dunia. Ada tapi jarang kita jumpa. Yang kedua, kenapa kita tak jumpa? Kerana Allah tak nak kita tolong mereka. Allah tak nak kita tolong mereka. Allah jarang jumpakan kita dengan mereka ini. Yang kedua, Allah bagi mereka kesenangan di dunia sesenang-senangnya, sampaikan apa? Dia rasa aku tak payah ibadah, aku tak payah solat, aku tak payah apa, kau tengok harta aku datang. Kau tengok kehidupan aku kat dunia. Kau tengok, engkau yang semayang, yang Islam pergi kelas gini, kau tengok kehidupan kau. Kau tengok kita macam, nampak tak macam ini? Dia rasa macam, aku tak puasa pun tak apa, aku tak semayang pun tak apa, harta masuk banyak sebagainya itu. Kerana apa? Simple. Allah tak nak dengar lagi doa dia. Allah tak nak dengar lagi rintihan dia. Jadi, supaya dia tak rintih kepada Allah, dia tak doa kepada Allah, Allah kasih secukup-cukupnya. Bahkan Allah tambah, 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 tambah. Diingatkan berkat, bukan berkat tu. Allah tengah tipu kepada dia itu. Subhanallah. Istidraj, betul. Namanya istidrajnya itu. Eh? Hmm. Jadi kerana itu orang-orang soleh selalu ajarkan kepada kita kan. Kalau kita ni diusik oleh Allah, usik tu maksud diuji oleh Allah, jangan terus minta agak dipermudahkan, jangan. Jangan, okey lah, jangan terus diminta diangkat ke benda tu, jangan. Sabar dengan hal itu. Sabar. Nikmati dia punya sakit dia itu sekejap aja. Sekejap aja tu nikmat dia, sekejap apa tu, dia punya sakit itu sekejap aja. Orang kalau ke hospital, mana ada orang ke hospital tu berpuluh tahun. Tak ada kan, betul lah. Kita kalau terpaksa, mudah-mudahan Allah pelihara kita. Tapi kalau kena masuk pun dalam hospital tu mungkin satu hari, dua hari, tiga hari, dah keluar. Satu hari, dah, dan sebagainya itu. Kalaupun kena lama, tak apa. Pokoknya lamanya tu bukanlah sampai akhir hayat, betul lah. Nanti dah sampai waktunya untuk keluar, keluarlah. Dah. Itu keadaan itu. Jadi, maknanya nikmati ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang itu di bawah pandangan Allah, bawah nazrahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita ni dalam bulan Ramadan, kadang-kadang maaf kata ya, kita orang yang kalau hatinya tak bersih, banyak fikirannya itu kepada benda-benda yang kelakar ataupun benda yang merepek. Contoh dia kata, kenapa gitu orang Islam ni kena banyak kena puasa Kan tak logik lah kena puasa betul lah. Kan, kita ni dah lah sekarang susah nak puasa kan, zaman dah tak macam dulu lagi dah. Patutnya puasa ni dah tak wajib lagi katanya itu. Ada orang macam gini sekarang. Oh. Sekarang punya mentaliti ni ya Allah Rabbi. Dan ni kita cakap bukan orang kafir tu. Kalau orang kafir cakap macam gitu, buat ada je kita. Betul lah, maknanya kau tak faham. Kita pun takkan boleh buat kau faham sampai kau bermeluk agama Islam. Tapi yang cakap ni orang yang beragama Islam. Dia dah mula fikirkan tentang ibadah. Banyak berlaku pada hari ini. Kerana tak ada guru. Guru dia siapa? AI guru dia, TikTok guru dia, YouTube guru dia. Kan? Jadi dia dah mula berfikir, kenapa kita kena berpuasa? apa apa sebenarnya hikmah berpuasanya itu. Nanti dah gunakan akal yang tak sihat, lepas tu dia datangkan jawapan yang apa tu, alasan yang tidak munasabah. Bahkan dia kata, kau tengok makin banyak orang puasa makin sakit, makin ini makin itu dan sebagainya itu. Nah, maka dia datang kepada natijah bahawasanya puasa ni sebenarnya tak tak wajib untuk kita laksanakannya itu. Dah ada dah orang-orang macam gini. Dulu waktu COVID pun sama kan. Lepas COVID, oh kita subhanallah, kita tengok waktu COVID ni itu orang semua komplain masjid tutup, tak boleh pergi masjid kan dan sebagainya itu, semua rindu masjid kan. Bila cakap masjid je nangis. Cakap masjid je nangis, rindu masjid. Pasal dah selalu pergi masjid kan. Cakap pasal masjid aja kan. Tu tiba-tiba air mata mengalir. Kan betul lah. Pasal masjid tak ada Zoom. Kalau pengaji kalau pengajian kita boleh Zoom. Kalau kat masjid masih ada solat yang dilaksanakan. Paling imam dengan Bilal je datang.
Kerana azan tak boleh berhenti. Azan tetap kena terus. Cuma dua orang aja kat dalam lah. Yang ada pun imam dengan Bilal. Dah itu saja tu. Imam Bilal pun menangis kat dalam itu. Dulu ramai kat belakang. Sekarang kita berdua kat situ. Kan? Solat jemaah kat masjid tak boleh Zoom. Betul tak? Kalau pengajian kita masih boleh Zoom kan. Wah rindu masjid. Dia hari-hari dia lalu masjid tu, menangis mengalir sama tu. Cepatlah buka ya Allah, rindu lah sebagainya. Tu. Nah, sekarang dah buka tak pergi. Dulu dia kata, ah, ni kalau masjid buka, aku kalau masuk. Dulu ingat tak kita masuk masjid, solat Jumaat, 25 minit aja kita dekat dalam. Kan? Dah habis solat Jumaat, dia cepat-cepat kena keluar. Kan? Diorang, kita nyetami dah nak habis kan, betul tak? Diorang nak atas, nak sanitize dan sebagainya itu. Sekarang cepat-cepat nak keluar. Sekarang kita boleh tidur kat dalam, boleh duduk dalam, tak nak cepat-cepat nak keluar. Cepat-cepat nak balik. Nah, ini zaman itu, subhanallah. Banyak. Betul kan ada orang dia tak tunggu kalau waktu Covid itu tak boleh you nak kena tunggu witir apa. Kalau tak kan wasted kan you punya timing kat dalam kan. Itu tak nak kena tunggu. Sekarang habis kalau dulu Ramadan booking sebulan sekali je dapat. Subhanallah. Sekarang boleh duduk sampai apa? Boleh duduk sampai witir tak nak cepat-cepat nak balik tak boleh tahan. Kan? Kalau awak ada rukhsah tak jadi masalah. Betul tak? Kalau memang tak boleh saya nak kena balik pasal apa? Tak ada orang jaga kat rumah ada orang sakit. Okey tak apa. Boleh faham. Ini kenapa cepat balik? Oh, penat lah. Ya Allah, imam baca. Kaki aku nak patang kau. Tak boleh. Imam lama sangat kau. Ya Allah, tak boleh. Aku dah tak boleh tahan soal itu. Allah Rabbi. Lepas itu, bila solat Jumaat itu mula dibuka balik kan. Kepada anda kan. Bila dibuka balik kan, orang-orang tua tak diajak, tak diwajibkan datang. Kerana waktu tu masih COVID. Kita faham, ada rukhsahnya itu. Orang yang dah berumur, ini tak apa, di rumah saja. Okey, kita masih faham. Budak-budak kecil apa budak-budak sekolah tak diwajibkan datang yang belum balik tak diwajibkan datang okey so dibukakan hanya untuk yang sudah balik orang-orang muda yang bekerja itu jadi sampaikan apa ada budak-budak sekolah ini yang fikiran mereka mengatakan apa solat Jumaat tu dah tak wajib kerana apa kalau di situ ada perkumpulan maknanya ada penyakit kalau ada penyakit kita boleh kena darurat. Jadi tak berkumpul. Dia fikir benda tu, tapi dia tak fikir tahu kalau pergi mall macam mana, kan? Dia tak fikir macam gitu. Dan dia berpegang kepada gitu lah, sampai hari ini. Solat Jumaat itu tidak wajib. Kenapa? Banyak orang sakit lah. Bila kita kata, habis kalau kau pergi mall, mall lain, mall kita jalan. Ini kita sujud tau. Tempat dia batu kat situ tau. Habis itu kita kena. Dia pandai dia jawab. Nampak? Orang kalau memang tak nak ibadah, alasan dia memang macam-macam. Dan kadang, dia punya alasan, orang jahil dengar, masuk akal lah. Itu juga. Nampak tak? Yang dengar tu jahil. Yang sampaikan jahil, yang dengar tu jahil. Baguslah, dia ada jemaah. Ah, Jadi imam jahil, ada muazzin jahil. Subhanallah. Ala kulli hal. Orang-orang macam gini, subhanallah. Maaf kata, susah dapat pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita paling takut, fahum la yarji'un. Allah dah butakan, Allah dah tulikan, Allah dah pekakkan. Mereka dah tak boleh balik kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita dah ada di zaman dia itu. Hati-hati. Buka mata kita. Bila kita jalan di bazar, kita tengok kadang-kadang lagu-lagu dimainkan di bazar. Kadang bazar di luar masjid, azan, lagu masih on. Kadang ada mereka, hormat waktu waktu tengah azan ditutup. Bila dah habis azan, dibuka balik. Bila masjid tengah tak ada solat, dibuka kuat-kuat sebagainya itu. Kau tak ada akal kau ni. Kau parking sebelah masjid, kau faham tak? Faham ada sini kan? Dia parking sebelah sebelah masjid. Orang dulu pun kalau buat majlis orang kahwin, kalau masjid tu dekat, dia takkan buka lagu kuat-kuat tau. Betul tak? Walaupun ni majlis perkahwinan, betul tak? Diizinkan Nabi SAW, tapi dia fikir apa? Ganggu rumah Allah Ta'ala. Pada dalam tu kosong pun tak ada orang. Kan? Tapi kenapa? Dia reti, faham. Itu adalah rumah Allah Ta'ala. Orang sekarang dah tak reti dah. Hatta di luar masjid itu. You nak orang datang beli barang you, silakan, tak jadi masalah. You pergi peki buat apa? Kan ini masjid di dalam. Betul lah pakai apa tu panah murah-murah $10 $10 $10 $10 kat dalam tu orang tengah tahiyatul masjid tengah baca Quran dan sebagainya itu adab tidak ada subhanallah. Ya, kita dah tengok zaman dia dah sebegini. Hati-hati kita. Hati-hati kita. Jangan kita sampai rasa macam it's okay, no problem, boleh dan sebagainya itu. Betul lagi sekarang di bazar, orang sekarang tak mau sebut lah kan. Kita tengok nanti ada cabutan bertuah. Siapa yang beli barang-barang daripada kedai dia banyak-banyak ni sebagai itu nanti ada cabutan bertuah, dapat menang kereta.
Kan, dapat menang kereta, dapat menang iPhone. Aku tak cakap kedai mana Korang yang tahu tahulah, tak tahu tak apa, tak macam pergi cari tahu lepas ni. Kan, menang iPhone, ada dapat kereta, ada dapat menang iPhone, ada dapat cash money sebagainya itu. Dia akan buat cabutan bertuahnya itu waktu solat tarawih. Hmm. Kan? Kan? Dia akan buat cabutan bertuahnya itu waktu orang tengah solat waktu orang tengah solat tarawih. Kan? Subhanallah. Jadi, you fikirlah sekarang. Patutnya pada waktu tersebut manusia kat mana? Kerana itu kita kata, tak salah kita nak support di bazar. Orang jualan di bazar kita nak beli makanan mereka. Silakan. Tak ada orang kata haram pun. Makanan dia jual halal itu. Tapi persoalannya, adakah dia taiban, adakah dia mubarakan fi? Kan? Jadi kalau yang jual itu, dulu kita belajar, orang tu kalau jual tak puasa, jangan beli daripada dia. Karena itu orang fasik. Kalau dia perempuan, kita masih boleh sangka baik, mungkin datang bulan. Tapi kalau orang lelaki, takkan datang bintang. Faham? Orang lelaki datang bintang. Perempuan datang bulan, orang lelaki datang bintang. Betul lah. Kan? Kalau kita nampak memang tegas-tegas, dia kata, saya bukan tak nak puasa, tak boleh puasa, pasal tengah-tengah buat burger ni, roti john ni haus, saya tak nak. Okey, kena salam, aku takkan beli roti john daripada kau. Itu terang-terang kau apa tu kau ingkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku tak wajib untuk beli daripada engkau. Lepas itu pula apa tu sekarang yakni dia lebih halus lagi, iaitu bukan kita tengok orang tak puasa, tapi kita tengok orang yang mana cara perjualannya itu membuatkan orang lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pedulilah dia boleh kasih kereta ke kasih iPhone dan sebagainya itu. Nah, kita ada duit lah, boleh beli iPhone sendiri lah, tak ada masalah lah. Kereta Grab banyak lah, tak apa, tak ada masalah. Tak rugi kalau kita dapat kereta tu, betul tak? Tak rugi kalau kita tak dapat kereta tu. Subhanallah. Jadi di sini adalah berbijaklah kita ya, dalam apa yang kita nak beli untuk kita makan, walaupun nampak macam mungkin tak jadi masalah, tapi dia akan rosakkan kerohanian kita ni itu. Ha. Jadi apa tu? Dan kalau kita ni gravitate, apa kalau bahasa Melayu itu? Tertarik, sedang tertarik dengan halal ini, maknanya kita ni masih jauh daripada hidayahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat kita tak memusuhi sesiapa. Kita tak memusuhi penjual. Kita tak memusuhi apa yang mereka buat. Kita tak memusuhi penjual, tak memusuhi hadiah yang mereka nak kasih. Kita tak memusuhi itu. Yang kita nak kena musuhi adalah daya tarikan nafsu, itu yang kita nak musuhkan itu. Kerana kalau kita tak buat, ni anak-anak kita sekarang ni, saya nak ingatkan yang ada anak-anak ini. Jangan biasakan anak-anak kita itu dibawa ke bazar dan suka lihat kepada keindahan-keindahan seperti ini. Kadang kat kedai itu dia letak situ, ni kalau beli berapa ni nanti dapat dapat boleh menang ini, boleh ini dan sebagainya. Budak-budak kecil dia tengok, daripada kecil bagi dia tu adalah, oh ni okey. Walaupun daripada segi hukum, dia istilahnya legally right tapi morally wrong. Legally daripada segi hukum syariat, oh okey, tak jadi masalah. Tapi daripada segi akhlak, daripada segi adab, tak elok untuk anak-anak kita. Jauhkan mereka daripada hal tersebut. Jauhkan. Eh? Sekarang ni susah, ya Allah, susah. Memang dah sampai zaman dia itulah, susah ni itu. Kan? Dan lebih susah lagi untuk kita nak menegurnya itu. Lebih susah. Kan? Mak dulu kalau tutup TV dengan kain, dulu kan mak kalau kain apa, kain apa kita macam alas itulah dekat atas itu kan. Itu tutup tu bukan nak cantikkan TV sebenarnya tu. Faham-faham tu mak punya message ni tu. Itu tutup bukan nak cantikkan TV tu. Tu tutup sebenarnya supaya kita tak rajin tengoknya itu. Kan, betul lah. Kan, bapa kalau dia cakap pasal matikan TV itu, jangan main-main dengan cakap bapa. Ya Allah, Rabbi. Bapa kalau cakap aku pecahkan tu TV, memang dia akan buat itu. Bapa dia tak kisah tu, walaupun itu jelah harta pusaka yang dia ada tu, TV tu. Dah lah bosan mahal pula tu TV tu kan. Tapi sekarang bapa dia cakap aku buang handphone kau, dia tak buang. Macam mana pun dia takkan boleh buang. Subhanallah. Kan? Jadi, dah zaman dia tu lah. Dah zaman. Apanya? Buang handphone. Subhanallah. Kadang itulah keadaan dia tu. Kita nak sekarang ni memang zaman kita nak kena tegas. Atau maaf kata ya, guru-guru kami pun mengatakan ni zaman ni tegas. Tegas dengan bukan dengan budak-budak tau, tegas. Kadang sekarang dengan kita yang dewasa-dewasa ni, kita nak kena tegang urat kadang-kadang kalau kita nak berbual itu. Dulu kalau cakap bab joli-joli ni memang orang muda. Dulu.
Kan? Kalau sekarang bab juli ni dengan orang tua-tua sekali pun ikut. Subhanallah. Dah trend. Dia dah trend. Dulu kalau orang tua nak tahu tentang bab juli-juli ni, dia nak kena keluar daripada rumah. Kan? Bila keluar daripada rumah, orang akan nampak yang datang tu beruban. Malu. Balik rumah dia itu. Orang dulu. Oh, sekarang juli tak payah keluar rumah. Ada ni. Betul lah. Juli dekat handphone. Oh, dia tengok ni best saya kan. Dengan orang tua-tua sekali joget kat rumah. Kalau budak-budak TikTok joget kat luar lah. Kan, kat luar, kat bawah blok, kat traffic light, dia boleh joget je. No, orang tua-tua dia TikTok kat rumah, joget kat luar. Kat rumah. Dengan penyapu, dengan senuk. Astagfirullahaladzim. Tapi ala kulihan. Kan, kan, apa je? Betul. Kadang-kadang kalau kita tengok ulama-ulama sekarang, orang-orang soleh sekarang, dia kalau berbual, dia dah mula berbual kasar dengan kita dalam pengajian. Jangan kecil hati. Maaf bukan saya lah, saya cakap ni orang-orang soleh. Jangan. Orang kadang-kadang kalau berbual, dia kalau berbual dah cakap aku engkau dalam pengajian. Dia dah cakap cara dia, maksud tegur kasar ni. Kata. Bukan kerana mereka tu nak kasar. Dah zamannya itu. Kalau tak cakap, cakap lembut tak jalan. Jadi akhirnya kita kena cakap, cakap kasar. Tapi cakap kasar tu bukan untuk supaya awak cabut daripada orang soleh. Bukan. Supaya kamu sedar. Kita dah berada di zaman itu. Kalau kita tak bangun, kalau kita yang tak didik anak kita, nanti di dalam kubur kita yang akan nangis. Biarlah anak kita nangis sekarang, tak apa. Biar cucu kita nangis sekarang, tak apa. Tak dapat pergi bazar satu bulan Ramadan, tak dapat pergi bazar. Kadang-kadang mungkin ada ahli keluarga bila dengar, kau tak kasi anak pergi bazar, kesian, kau kasihlah dia pergi, tak apalah, dan sebagainya itu. Nah, kita boleh kasih, tak jadi masalah, tapi ada waktunya. Kadang anak kita, wah wah, ni apa tu dapat tahu dekat bazar sini, dia punya jualan ini kan, nanti harga dia gini je tau, pukul berapa? Kita tengok waktu tu, ini waktu berbuka ni, ini waktu tarawih ni. Tak sepatutnya kita berada di bazar. Kan? Saya nak pergi boleh tak? Kita sebagai orang tu, tak, tak boleh. Alah, saya tak boleh, nanti kawan-kawan semua tak. Nanti ada orang yang akan datang kepada kita. Yang nasihat betul-betul penasihat, dia akan cakap, tak apa, biarkan. Jangan kasih dia pergi. Kan? Biar tak apa. Biar berbodoh. Jangan biarkan. Tak apa. Ini orang yang betul-betul nak bantu anak kita. Kena penasihat 25%. Kau penasihat 25%. Ha. Kesianlah. Tak kasih pergi-pergilah. Tak apalah. Kan? Nanti dia malu tu pergi sekolah. Nanti kawan-kawan dia semua pergi. Dia tak pergi. Nak malu apa? Ya Allah. Apa? Dia bukan pakai duit dia. Duit aku juga dia habiskan. Betul tak? Subhanallah. Tak apa. Biar anak kita nangis. Tak apa. Biar anak kita tu rasa macam tak fair lah, tak apa. Tak apa. Biar dia belum faham. Nanti satu hari bila dia dah faham, baru dia akan sedar. Bila dia dah sedar, baru dia akan faham. Rupanya mak bapak aku dulu bukan tak kasih aku pergi pasal apa, bukan tak kasih pasal apa. Ada sebabnya. Cuma kalau di waktu tu dia cakap, kita sebagai anak kita tak faham. So kita dulu kecil-kecil nak keluar dengan kawan, mak kata tak boleh. Mak punya cakap dulu tak boleh, tak ada bersebab tau. Betul lah. Mak dulu tak ada bersebab. Kan? Nanti kadang-kadang kawan-kawan dia, "Cik, engkau ni berketiak mak je, berketiak mak je, berketiak mak je." Kan? Itu. Mak dulu tak ada cakap, kenapa mak tak kasi kau keluar? Okay, kau kena tahu yang pertama. Kenapa mak tak kasi keluar? Sebab pertama. A. Sebab kedua. B. Sebab ketiga. C. Tak ada. Mak kalau dia kata no, no. Cubalah bantah. Kau tengok beliak mata mak kau. Dulu itu. Kau tak faham kan? Kau nampak tak beliak ni? Kau nampak tak beliak ni? Itu cara dulu itu. Simple aja. Beliak tu tak jalan, nanti ada yang terbang. Ah, Subhanallah. Dulu very simple lah. Masya Allah. Tapi tak macam sekarang kan? Kan? Jadi tapi sekarang bila kita ingat balik kenapa dulu mak tak kasih baru kita faham. Oh dah, okay, baru kita faham sekarang. Kan? Rupanya bila fikir balik tak ada bersebab pun. Kan? Once you put a no to it dah, no, simple as that dah. Ala kulli hal. Ini zaman kita selamatkan diri kita, selamatkan anak-anak kita. Khusus Ramadan. Ramadan is the best time untuk kita nak didik diri kita, anak-anak kita. Selamatkan. This is the best time untuk kita buatnya itu. Right? Baik, berkata Jibril alaihi salatu wasalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka Ramadan falam yughfar lah, ab'adahu Allah." Qul amin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin. Di sini malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tak nampak, tapi waktu tu sahabat nampak Nabi amin 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 bila Nabi naik ke atas mimbar. Jadi sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kau amin kepada apa?" Katakan tadi malaikat Jibril datang kepada aku.
Dan Jibril kata, siapa yang bertemu bulan Ramadan sedang dia tidak mendapat pengampunan Allah, nescaya dia akan dijauhkan daripada Allah, dia akan dijauhi Allah daripada rahmatnya itu. Katakanlah amin. Maknanya malaikat Jibril suruh Nabi mengatakan amin. Nah, kalau Nabi orang yang apa tu bila membaca hadis ini saja begitu akan mula persoalkan kan. Dia akan kata bukankah Nabi itu penyayang? Nabi itu sayang kepada umat dia itu. Mustahil Nabi kata amin. Tapi tak, Nabi tetap mengatakan amin. Nampak tak? Maknanya di sini pun ada penegasan. Tegas di Nabi SAW di sini. Bila bulan yang mana Allah Ta'ala datangkan rahmat, Allah datangkan anugerah, Allah datangkan keberkahan, pengampunan, tapi orang ini dia jauhkan dirinya daripada pengampunan Allah, maknanya apa? Dia sombong. Dia tak nak Allah ampunkan dia. Allah nak bagi dia senang untuk dia taubat, tapi dia tak nak taubat. Maknanya dia memang tak nak taubat kepada Allah Ta'ala, maka biar orang-orang ini dijauhkan daripada rahmat Allah Ta'ala. Nabi aminkan. Subhanallah. Kan? Jadi nak kata kita nak main lembut, di sini Nabi main kasar kat sini. Nabi amin terus doa tersebut. Dan sebab itulah pada bulan Ramadan lebih mudah dicetuskan sebab-sebab mendapat pengampunan dari bulan-bulan yang lain. Lantaran itu tidak seorang yang diharamkan memperoleh kemampuan pada bulan ini, melainkan dia terlalu banyak memalingkan diri daripada Allah Taala dan sangat berat penentangannya. Maka sebab itulah ia telah dijauhkan dan diusir dari pintu Allah Taala. Kami memohon perlindungan dan keselamatan dari kemurkaan Allah Ta'ala dan siksaannya serta segala balak bencananya itu. Jadi di bulan ini yang kita fahamkan hatta tidur itu pun adalah ibadah. Betul tak? Tidur itu adalah ibadah. Cuma saya nak semua faham betul-betul ya. Tidur tu ibadah hanya bagi orang yang kalau dia sedar, kalau dia dalam keadaan terjaga, memang dia maksiat. Jadi lebih baik tidur. Contoh, ada orang yang maaf kata, mungkin dia ini orang yang susah nak lawan nafsu. Susah nak lawan nafsunya itu. Jadi dia kalau tak istimna dia zina. Istimna tu orang kata masturbation. Maaf ya. Dia kalau tak istimna dia berzina. Antara salah satu je lah itu. Tapi dalam bulan Ramadan dia tahu dekat dalam bulan Ramadan cuma nafsu tengah apa tu tengah kuat ni sekarang itu. Macam mana habis belum kahwin. Macam mana itu. Akhirnya dia buat keputusan aku tidur sudahlah itu. Maka ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, tidur itu adalah ibadah. Bukan macam kita yang boleh sedar tapi nak tidur juga. Kan? Kenapa? Asal apa tu siang hari tu nampak katil aja tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siap doa kuat-kuat lagi. Kan? Hey, baru bangun nak tidur. Ibadah. Kau kena faham ibadah. Walaupun letak tasbih kat bawah bantal. Takut orang kata. Itu. Kan? Taib, ada sebuah riwayat menyebut bahawa semua pintu langit dan pintu syurga dibuka pada setiap bulan Ramadan. Manakala pintu-pintu neraka boleh ditutup, semua iblis dan syaitan dirantai kemudian diseret untuk dilontarkan ke dalam laut supaya mereka tidak dapat mengacau kaum muslimin dan merosakkan puasa dan bangun malam mereka. Pada setiap malamnya ada suatu suara menyeru, siapa yang mahu kebaikan, mari. Siapa yang nak kejahatan, berambuslah. Riwayat yang lain pula mengatakan, siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu solat fardu dalam bulan Ramadan, sama diimbangi dengan 70 solat pada lain bulan. Siapa yang dekatkan diri dengan suatu sunnah, sama diimbangi dengan suatu solat fardu. Jelaslah bahawa solat sunat dalam bulan Ramadan dikira sama tingkatnya dengan solat fardu pada lain bulan dari segi pahalanya. Sedang solat fardu pula dilipat gandakan pahalanya ke atas fardu-fardu yang biasa ditunaikan pada selain bulan Ramadan sampai 70 kali ganda. Nabi mengatakan man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan dan menjaga malamnya dengan penuh kepercayaan dan ketulusan keikhlasan, nescaya diampunkan segala dosanya yang telah lalu. Tahapnya ini minggu lepas sebenarnya kita dah baca. Cuma yang saya boleh summarizkan adalah ini pada bulan ini Allah Ta'ala punya rahmat kepada kita. Ya Allah, Allah nak bagi kita segala-galanya lah. Kalau boleh Allah nak bagi kita segala-galanya itu. Sampaikan apa? Pertama, musuh kita diikat. Syaitan dilemparkan ke laut. Yang kedua, Allah Ta'ala memberikan pahala satu solat sunat itu seperti satu solat fardu. Dan satu solat fardu seperti 70 solat fardu di luar Ramadan. Subhanallah. Senang nak dapatkan itu. Senang nak dapatkan. Dan juga dikatakan siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan waqamahu imanan dan berjaga malamnya dengan penuh kepercayaan wahtisaban dan ketulusan ikhlas
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi, ya ini kita menghidupkan Ramadan ini dengan penuh keimanan kepada Allah Ta'ala. Maksudnya adalah apa? Maksud keimanan kepada Allah. Ini kita apa-apa pun kita sabar, balik pada Allah, minta bantuan daripada Allah. Dan apa pun kita buat puasa tu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak puasa pasal nak apa tu nak langsing badan, nak kurus ataupun dan sebagainya itulah, tapi hanya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taib segala seterusnya tertib puasa. Setiap orang yang berpuasa mempunyai tata tertib, tidak sempurna puasa itu tanpa tata tertib. Di antara tertibnya itu yang terpenting ialah memelihara lidah supaya tidak berdusta, mencaci orang, campur urusan orang lain, kekang mata dan telinga daripada mendengar atau melihat sesuatu yang tidak halal, yang kira-kira dianggap tidak ada kena-mengena dengan dirinya itu. Aywah, taib. Jadi dalam bulan Ramadan, ini dalam hal puasa, maaf, dalam puasa itu ada tata tertibnya itu, yang mana itulah yang menjadi asbab puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Kerana itu dalam bab puasa ada tiga macam puasa, tiga tingkatan puasa yang kita semua dah tahu. Tingkatan pertama puasa disebutkan dengan puasa umum, puasa orang awam, iaitu puasa yang hanya tahan lapar dan dahaga sahaja. Yang kedua disebutkan dengan puasa khusus, orang yang memelihara tujuh anggota badannya daripada dosa, iaitu apa? Daripada apa tu, daripada jaga mata dia, jaga telinga, jaga lidah, jaga tangan, kaki, perut dan kemaluannya itu. Dan yang ketiga, puasa orang yang khususul khusus, iaitu puasa seseorang yang hanya mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dia penting dalam bulan Ramadan, jaga lidah kita, jangan kita berdusta, jangan kita caci maki orang. Jangan bohong pada bulan Ramadan. Kalau malas cakap malas, hatta bohong dengan diri sendiri pun dosa. Bukan hanya bohong dengan orang berdosa, bohong dengan diri sendiri pun dosa. Dan kita bohong dengan diri sendiri, tak nak ibadah, malas ibadah, tapi kita cakap pasal kita penat. Oh, pasal kita sakit. Padahal tak sakit pun, tapi pasal kita malas ibadahnya itu. Kan? Kita mencaci maki orang, caci maki orang dah satu, caci maki makanan dia. Ya Allah, tak bagus ni semua, tak bagus, perangai tak bagus. Kadang Allah nak uji tu sikit je. Kita apatah lagi kalau kat masjid kan. Betul lah, orang parking salah je. Ini siapa yang parking lah habau betul. Oh, itu. Cakap istilah dia macam kita lah kan. Betul lah. Ataupun kita tengok ada orang datang masjid itu kan. Kita pun pergi masjid yang sama. Itu tak aku perhatikannya tau. Dia tu kalau duduk, dia mesti duduk bawah aircon. Mesti telekung dia letak kat bawah aircon tu. Mesti bawah aircon itu. Dia booking tempat dia dulu. Mencampuri urusan orang lain. Naam. Sibuk tentang urusan orang. Nak campur urusan orang dalam bulan Ramadan boleh. Mencampur urusan tu macam mana? Kita peka orang ni, dia tu okey ke tak okey? Sihat ke tak sihat? Ataupun dia tu ada rezeki nak makan ke tak ada makan? Itu boleh. Mari kita peka. Tengok, kita fikir. Tengok jiran sebelah ni selalu dia pergi kerja. Ni sejak Ramadan ni tak nampak dia pergi kerja ni, tak tahu dia sakit ke. Kita pun tanya khabar. Sihat ke awak ni? Sihat, Alhamdulillah. Saya cuti sebulan. Oh, cuti sebulan. Saya tengok awak hari ni tak kerja. Maaflah, saya bukan kepo. Takut awak tak sihat. Kita tanya khabar je. Okey, tak apa. Kan? Ataupun mungkin kita nak selalu dia pergi kerja. Ni kerja dah tak pergi. Motor dah tak nampak. Kereta dah tak ada. Jangan kena buang kerja. Tak. Sangkaan baik kita lah. Betul tak? Kita pun bila tersempat dengan dia, tanyalah, apa khabar? Lama tak jumpa dengan. Lepas tu kita nak tanya, awak dah tak kerja lagi? Macam terlalu direct kan. Katakan kerja semua okey, alhamdulillah, kita tengok macam gitu. Baru dia kata taklah, sebenarnya saya dah kena buang. Nampak. Okay, akhirnya kita tahu hal ehwalnya hanya dengan kita tanya khabar. Bukan niat nak kipu mana pun. Setakat kita nak bantu dia. Kalau kita tahu ni, maknanya kita nak masuk campur urusan orang kerana kita nak membantu kepada dia. Okey, tak jadi masalah. Ini tak ada sibuk tengok kita orang. Dan aku perasan asal Ramadan je kita dah tukar. Asal Ramadan kita dah tukar. Suka hati dia tukar kereta. Kan? Kan? Aku perhatikan je tu, sebulan puasa je mesti ada van orang cat datang tu. Mesti rumah dia je. Allah Rabbi. Dan kita kan orang-orang lama kan memang dia tu rajin langsir. Rumah sekarang tak sangat. Saya tengok dekat rumah saya tu pun tak nampak sangat ramai orang-orang muda yang kita duduk PTO kan yang banyak orang muda. Dia tak nampak langsir sangat lah. Sekarang kan orang suka pakai blind je. Tarik tu senang kan. Betul lah. Kalau rumah-rumah orang lama tu kan macam mana pun langsir. Betul lah. Kalau kipu kan langsir orang itu kan. Syau tahun ni.
Hijau ni. Lama bang, dia sama dengan kita punya lah bang. Macam mana bang? Allah Rabbi. Mengekang mata, maknanya apa? Jaga mata kita, jangan tengok kepada yang tak perlu. Jangan cakap yang haram yang tak perlu. Makan kita siang hari tak payah tengok makan. Jangan jangan sibuk-sibuk asyik nak tengok makan je ya Allah Rabbi. Sekarang ni makin puasa makin banyak video makan. Aku tak faham ya Allah. Video macam mana nak buat air ni lah, nak buat air tu lah, resepi sahur ni lah dan sebagainya itu. Kan? Dan telinga daripada mendengar atau melihat sesuatu yang tidak halal. Telinga kita kita mendengar kadang-kadang dekat radio. Maaf ya saya sebut ya, ini hal yang kita nak kena perbetulkan. Kadang ni Ramadan je dia akan keluar tu. Ramadannya. Kalau tak Ramadan dia tak akan keluar. Iaitu apa? Dia akan ceritakan tentang orang ni susah duduk rumah ni kan dan sebagainya itu. Dia Ramadan baru keluar. Kenapa bulan-bulan lain tak keluar? Faham kan maksud saya kan? Kan baru-baru ni ada video yang keluar uh, dia interview seorang makcik ni kan. Makcik ni duduk seorang. Ada anak makcik itu. Dan secara tidak langsung aib keluarganya tu dah telah dibuka. Awak niat nak bantu kepada makcik ni. Simple. Kita tahu di sini ada orang susah. Blok-blok ni ada orang susah. Kita datang nak bantu, bantu sudahlah. Macam kita di Ihya, maaf kata. Bukan kata gitu yang paling baik lah, bukan. Kita ada apa tu ada apa tu projek untuk sumbangan Ramadan. Apa yang kita dapat, berapa kita dapat bagi bantuan, kita bagi bantuan. Tak perlu untuk saya nak pergi kat rumah setiap orang, saya ambil video macam duduk seorang Suami ada, suami dah meninggal, anak ada tapi satu pun tak boleh harap. Kita pun oh ini bagus ni kalau aku viral ni mesti dapat duit banyak ni kan. Betul tak? Oh makcik ceritakan apa masalah makcik ni dengan dan sebagainya itu. Jadi sampaikan ada video dan maaf kata dia menunjukkan bahawasanya macam kita masyarakat kita ni semuanya tidak mau membantu. Sedangkan maaf kata makcik tu, saya tengok ada video dia, mungkin awak akan nampak dan ini video dia belum berhenti tau. Dia masih berterusan, dia tunjukkan either di TV ataupun di Facebook, di social media itu. Eh. Jadi makcik tu dia kata dia duduk seorang, rumah dia tu memang jelah banyak barang lah, maaf kata duduk seorang, banyak barang itu. Dia tidak bekerja, sakit kaki. Jadi dia kadang-kadang kata, yelah macam government kasih duit kan, kadang-kadang ada duit, adalah. Kalau tak ada lah, tahan aja lah sampai dia dan sebagainya itu. Lepas tu dia sebut sesuatu yang bagi saya bila dia cakapnya itu, aib dia terbuka. Aib keluarga terbuka. Anak-anak ada tak? Dia kata anak-anak ada tapi yelah dah besar semua dah sibuk dengan hal-hal masing-masing dan sebagainya itu kan. Saya terbayangkan satu, kalau anak dia tengok apa perasaan anak dia sekarang? Kalau menantu dia tengok apa perasaan menantu dia sekarang? Tak ke dimalukannya itu? Apatah lagi kalau orang tahu, mak kau yang keluar video tu Faham tak di sini? Kan? Tak ada perlunya tau untuk kita nanti lepas tu tunjukkan rumah dia keadaan rumah ni kan. Rumah tu kan aib kita masing-masing. Betul tak? Kita kalau orang nak datang rumah kita, susah kita macam mana sekalipun, kita akan bersihkan rumah kita supaya orang datang selesa. Dia datang tunjukkan rumah dia sebegitu kesian dan sebagainya itu dengan bantuan baguslah nak bagi bantuan. Tapi tak perlu sampai tahap nak kena pergi nak interview tunjukkan muka. Di radio pun sama, kadang-kadang kita akan dengar. Dia nanti dia adalah dia punya waktu-waktu dia itu yang mana dia akan kata makcik tu ke pakcik tu ke mesti kena ada suara mesti orang tua. Suara mesti orang tua dan dia akan kata, "Yalah, cik dah sakit kaki gini lah, tak boleh lah, suami dah meninggal lah dan sebagainya itu dan sebagainya itu." Membuka aib keluarga sendiri, membuka aib keluarga apa tu diri sendirinya itu. Dan ini adalah benda yang tak sepatutnya berlaku bagi orang yang sedang berpuasanya itu. Kita berpuasa, kita ada kemampuan, berapa yang kita boleh tolong, sesiapa kita nak tolong, kita tolong ajalah. Tapi tak ada sampai tahap hanya kerana nak orang kasih, nak orang bantu, kita dedahkan keaiban orang, dedahkan kelemahan orang di sosial media. This is wrong. This is totally wrong. Kan? Mari kita tengok di TV. Dan you bayangkan ya, bila satu je makcik yang ditunjukkan. Maaf, saya dengan makcik tu tak ada apa-apa masalah. Kalau dapat jumpa dengan makcik tu pun kita akan bantu insya-Allah. Cuma tak ada masalah makcik tu. Cuma lagi satu, you bayangkan. Orang yang sekarang, yang maaf ya, mungkin dalam kategori yang sama dengan makcik itu. Dia tengok dia kata. Sekarang makcik tu pula kalau orang kena kepada makcik tu dia akan kata, "Kau seorang je keluar TV ya. Kau seorang je keluar video ni. Habis aku macam mana? Aku lagi kau masih ada kaki tau. Aku kaki dua-dua dah tak ada tau. Macam mana sekarang?" Gini dan sebagainya itu. Dah akhirnya. Faham ada sini ya? Faham itu. Hanya kerana apa? Kita melihat, mendengar sesuatu yang tidak patut untuk kita lihat dan kita
Dengar. Kerana itu ada sebab kenapa dalam agama bila kita susah tidak dianjurkan kita untuk yakni selalu meluahan kepada orang. Kenapa? Kerana menunjukkan macam kita ni tidak ada harga diri. Kita ada Allah, kita ada Tuhan kita, betul tak? Tuhan kita ni lah yang harga diri kita. Kan? Jadi walaupun ada kesusahan di sini dan sebagainya itu, nah, okay, tak jadi masalah. Tak perlu untuk nak ditunjukkan keadaan rumah ini macam mana dan sebagainya dan sebagainya. Saya kongsikan sesuatu lah ya. Sepanjang uh, berapa tahun daripada kita buka Ihya tahun 2016 sampai sekarang. Alhamdulillah, kita mula daripada membantu hanya beberapa ahli keluarga yang kita mampu. Sampaikan Alhamdulillah bila ada sumbangan dan pula uh, mereka yang memerlukan ni dapat tahu, oh, ada organisasi ni boleh bantu organisasi. Jadi application masuk. Nah. Kita ada lebih daripada 300 dalam kita database. Tapi kita tak mampu nak kasi semua. Betul lah. Mana yang kita mampu, itu pun kita tengok di mana di sana. Saya paling setiap Ramadan. Ni pertama kali Ramadan ni yang saya tak pergi rumah untuk cek. Dulu saya akan buat. Previously, lepas tu COVID saya berhenti. Saya akan buat sebelum Ramadan, kita buat istilahnya macam kita nak tengok keadaan dia macam mana sebagainya itu. Akhirnya saya kata dah, this year I want to put to stop. This year I want to put to stop. Kenapa? Kadang kita pergi, kita yang sakit hati sendiri. Faham tak? Kita pergi, eh, lepas tu bila kita pergi, kita dia apply. Tapi bila kita tuk rumah dia, tak payah pun kalau dia apply. Maknanya bukan hanya kerana dia rasa dia tak cukup, jadi dia nak apply. Jadi kita datang, dia kata dia tak bekerja. Oh, dia tak bekerja, dia tak bekerja, dia sakit, tak ada suami itu. Ni rumah, ni cik duduk dengan anak. Rupanya duduk dengan anak. Maknanya ada bantuan, bukan bantuan, maknanya nafkah diberikan oleh anak-anak. Anak-anak ramai je, ramai 10 orang itu dah. Datang mereka selalu datang ziarah, datang selalu ziarahnya itu. Maknanya dia plan ni untuk apa sebenarnya? Kan kita nak faham. Rupanya pasal kawan-kawan sebelah semua apply, jiran-jiran sebelah semua apply, dia pun nak apply. Ada pula yang memang dia kata, oh dia tak bekerja sebagainya itu. Bila kita sampai rumah tu, ya Allah, ini TV sebesar-besar TV. Kan, phone sebesar-besar phone, rokok lagi pula tu, dan sebagainya tu. Siap dengan dia ada dia punya electric bike ni tu. Electric bike tu tak pakai air tau untuk jalan. Dia pakai charge kan. Maknanya kau charge depan rumah kau ni tu. Main elektrik kau boleh tahan tinggi. Betul tak? Jadi dia macam, dah lah, sakit hati lah kalau pergilah. Betul tak? Jadi, kita ada orang bawahan yang bagi tahu kepada kita lah. Dan saya kata, kerana kalau kita bagi ration pack, selalunya saya adat saya lah ya, bagi saya takkan pergi ke rumah-rumahnya untuk bagi. Saya akan letak kat bawah blok, ada dia punya volunteer. Okay, you tahu rumah siapa kan? You bawa lah. Dan volunteer ni semua orang yang tinggal di blok situ lah. Eh? Dan saya tidak perlu untuk naik ke atas untuk pergi ke rumah satu persatu. Bukan kerana kita tidak mahu lihat atau nak tak nak orang kata nak elak jumpa dengan dia punya orang. Bukan. Tapi supaya dalam hati kita ni terjaga. Tak ada nak. Pasal nanti setiap rumah kita pergi nanti terlahir sangkaan. Kan? Mak kasih rumah ni tak nak. Kerana kita berlaku, kita pergi satu rumah, kita kasih, dia cakap terus terang dengan saya. Maaf ya, saya tak nak makanan. Saya tak nak ini, saya tak nak itu. Saya nak duit je. Dia kata kalau makanan ni banyak. Pasal apa? Kadang-kadang antara orang blok, orang ni pun ada penyakit orang sendiri. Kan? Antara orang blok ni kan. Dia akan compare. Kan? Kau dapat apa? Kau dapat. Padahal kita kasih semua sama. Yang ini tak nak minyak. Jadi dia kata apa? Aku tak nak minyak. Aku kasih minyak aku kepada engkau. Tapi kau punya beras kau kasih kepada aku. Lah, hai. Nah, jadi hal pula macam gini. Jadi masalah. Ada pula datang permintaan. Saya tak, okey, untuk rumah saya, awak tengok je rumah saya ni, saya tak perlu makan. Makan semua kita ada social service datang hantar makan gini-gini kan. Cuma pasal tak kasih saya makan kan, duitnya lebihkan lah. Jadi boleh bayangkan tak, ni tengah puasa tau, aku tengah tahan dengan kan. Saya kalau dan setiap Sabtu kalau kita kasih iftar pun memang saya takkan naik. Semalam pertama kali saya naik. Selalunya kita kasih bawah blok. Kan? Nanti orang akan turun kan. Turun beratur. Nanti kita bagi-bagilah. Itulah. Cuma tahun ni, yelah, makin tahun, banyak makin tua kan. Jadi ada yang kita tengok, ni dah lama tak nampak, tak turun. Rupanya dah tak boleh turun. Kan? Dia kata satu kaki dah kena potong. Ni dah tak ada kaki dan sebagainya itu. Jadi saya kata, okey lah, naik. So adalah volunteer. Dia kata, okey Ustaz, mari kita naik sama-sama lah. Saya naik. Pertama kali saya tengok koridor. Kan? Saya daripada bawah nampak cantik tu blok.
Ada buat kat Marsiling lah blok dia tu kan. Saya bila naik dia punya koridor tu kan, alamak kesian bila kita tengok macam gini. Cuma bila saya dah naik tu, semalam saya cakap volunteer saya, kau pergi lah, aku tunggu kat sini sudah. Kan? Pasal nanti kalau kita dah sampai kat pintu ke pintu, nanti dah jadi perasaan lain ni itu kan. Kan? Kita kalau multi millionaire tak apa jugalah kan, betul tak? Semua kasih lah, kasih. Dan kita tak mampu nak kasih. Dan memang kadang kita tak nafikan, ada rumah memang nak kena kasih lebih. Kan? Kadang dia dekat situ 3 generation. Kan? Nenek yang orang apa tu, nenek dengan anak-anak dia dengan cucu-cucu dia semua tu. Kan? Apa ni? Tempat sewa lah. Tapi kalau rumah kecil gitu, kalau cucunya seorang tak apa juga. Kalau nenek satu, anak satu, cucu satu, tak apa juga lah. Nenek atuk satu. Lepas tu anak, laki bini satu, anak 5, 6. Ya Allah, kata-kata macam mana lah tu kan. Betul lah. Sebab salah. Dan kadang-kadang kita kasih kepada empunya rumah. Jadi empunya rumah tu mungkin yang bayar saya lah. Yang anak ramai. Yang orang tua tu, untuk cik tak ada ke? Lah, satu pula. Kan? Jadi kadang-kadang kan itulah kita ada asbabnya kenapa dalam agama tu kita tidak disuruh untuk pergi ke rumah dia untuk tengok. Ya, kalau macam kita tahu, selalu kalau kita tahu tu satu orang, dua orang macam mungkin kita lah kita tahu saya tahu seorang ni dia ni tak kemampuan. Ini satu je tahu. Senangkan kita tahu. Macam kita ada kelebihan, aku kasih dia je lah. Dah, habis cerita. Zakat harta aku kasih dia, zakat fitrah aku kasih dia, sumbangan aku kasih dia. Dah senang, habis cerita. Kan? Bila dah 200 kat bawah, 300 kat bawah, tak pening kepalanya itu. Subhanallah. Kan? Jadi, ala kulli hal, ada sebabnya kadang-kadang kita mata ni tak boleh tengok kepada walaupun orang susah, kita nak bantu, tapi kadang-kadang tak disunahkan pun untuk kita pergi rumah dia. Tengok keadaan rumah dia itu. Apatah lagi mendengar. Maaf ya, ni saya penutup. Ada kadang-kadang setiap blok tu saya ada monitors. Blok yang kita bagi ration pack, kita bagi iftar tu, saya ada monitors. Monitor memang tak boleh harap. Monitor tau, monitor orang lelaki ya, kan? Monitor dia cuma tunggu kat bawah je. Monitor dia boleh kasih saya report A to Z. Oh, kadang-kadang ni, Ustaz, ini rumah dia ni, Ustaz, ini dia boleh kasih saya tahu. Ini makcik Jenab ni kan Ustaz. Dia gini tu. Monitor. Kan? Jadi kadang bagi saya tu biar selamatlah, biar seorang aja yang tahu hal mana dan dia khabarkan kepada saya. Kan? Dan jadi in the end is up to me lah. Saya nak bagi ataupun saya rasa macam okey tak apa. Saya rasa ni kita bagi, yang ini kita tak perlu kasih lah. Dan sebagainya itu. Kan? Taib wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kefahaman insya-Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Taib, jadi insya-Allah kita pada hari Jumaat akan datang kita akan adakan iftar seperti mana tahun lepas lah. Lepas iftar kita solat tasbih. Lepas solat tasbih kita solat maghrib kita solat tasbih. Lepas solat tasbih kita akan sambung makan lebih sikit insya-Allah. Lepas tu kita solat tarawih 20 rakaat. Lepas solat tarawih kita akan adakan sedikit peringatan daripada haul ahlul badar insya-Allah. Saya jemput kepada semua yang nak datang ahlan wa sahlan insya-Allah ya. Taib. Kita akhiri pengajian dengan doa khatam majlis insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Alhamdulillah terima kasih semua kita jumpa pada pengajian akan datang sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh